Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta yang hadir dalam kajian pada hari ini. Sebagai pembuka majlis, marilah kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya Nur Afrina Faiza binti Muhammad Azlan Ismail yang merupakan pengacara majlis untuk webinar pada pagi ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk memastikan mikrofon dimatikan ketika sesi sedang berlangsung bagi mengelakkan sebarang gangguan dan menggunakan ruang chat untuk mengajukan sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada penceramah kita, dan kami akan mengambil beberapa soalan di akhir sesi nanti. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar siri Transformasi Eksekutif Perdana bilangan 10 2026 yang pastinya penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Webinar ini akan berlangsung selama 2 jam dan kami berharap para peserta dapat memanfaatkan sesi ini dengan baik. Tanpa membuang masa, kita akan mulakan webinar yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Rizwan bin Zambari. Beliau merupakan Ketua Unit Kesedaran Psikososial Bahagian Kaunseling Universiti Putra Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Afrina Faiza selaku MC pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada UMP kerana menjemput saya. InsyaAllah, alhamdulillah. Ini bukan pertama kali tapi pernah hadir fizikal di sana, dan ini online mungkin sekali atau 2 kali kot. Saya mungkin pertama kali kot. Okey, baik, alhamdulillah. Saya nak test suara dulu. Okey, supaya saya tak shock sendiri 2 jam ni, tiba-tiba shock sendiri kan. Tiba-tiba anda tak dengar, mungkin tiba-tiba slide saya jadi sangkut-sangkut, ada lag kat mana-mana. Ataupun ada video yang tak berfungsi. Kan? Jadi saya nak boleh tak peserta respon. Okey, boleh tak kalau clear suara saya ni, letak 1. Okey, type 1. Okey, alright. Afrina, Farida 1, Aslinda, Saras, Rose okey, 1, Siti Normi, Aisyah, Nani. Okey, alhamdulillah. Alright, so alhamdulillah saya boleh terus mulakan pada webinar pada pagi ini. Tajuknya Rencah Rumah Tangga Sebumbung Tapi Tak Berhubung. Macam mana tu? Duduk satu bumbung tapi tak berhubung. Pada pagi ini kalau anda mendengar Suria kot 105.3 bersama Prof Muhaya pun topik yang lebih kurang sama. Tinggal sebumbung tapi dia macam disconnected. PJJ tapi ada orang PJJ tapi berhubung macam serumah, tapi ada yang serumah macam PJJ. Macam tu kan. PJJ ni perkahwinan jarak jauh lah, bukan pendidikan jarak jauh. Okey, baik. So kita terus mulakan slide pertama. Jangan tengok lama-lama muka saya tu, kan menyampah pula. Okey. Alright, baik. Okay, so inilah kan. Bagi para peserta mahasiswa yang belum berkahwin, ada ke sini yang berkahwin? Yang berkahwin tu mungkin boleh lebih faham lah. Okay, yang belum berkahwin, bagus ilmu ni. Dan saya pasti juga mungkin untuk staff ke, Nur Afrina? Ya, betul. Ni untuk staff lah. Wah, okay, bukan mahasiswa betul. Untuk staff sahaja. Bagus. Saya suka dengan warga-warga staff ni. Jadi memang saya suka klien saya pun semuanya yang kata warga kerja. So dekat UPM ni warga kerja, saya header counselling staff, counselling pelajar. Okey, jadi warga staff lagi terbaik. So saya minta maaf, saya dah biasa sebut UMP sekarang UMP SA UMP SA so maafkan saya kalau salah sebutan Puan Farida. Nanti kan tak ni tak panggil dah saya. Okey, baik. So okey,
kalau tengok gambar macam ni, apa yang terjadi? Ha, salam Sorry. bahagia daripada saya. Tak apa-apa, it's okay. Next je, next je. Okay. Kita Okay. rasa ke? Okay, next. Saya nak kontrol tapi saya takut okey tak apa sini. Saya takut nanti saya tak biasa Microsoft Team kan, sebab saya pernah dijemput beberapa organisasi yang guna Team. Lala saya tersesat kat mana nak klik kan. Okey, baik. So siapa saya, mungkin ada yang dah kenal. Kalau belum kenal, okey, jangan terperdaya dengan gambar AI tu kan, yang sebenarnya ada kat sinilah. Okey. Jadi boleh dekat TikTok saya memang kata apa, selalu bagi konten-konten rumah tangga. Mungkin ada yang pernah lalu FYP kan. Alhamdulillah lah. Hari ni dah jumpa saya secara online lah. Okay, secara maya. Okay, kat TikTok tu Kaunselor Rizwan. So nama saya Muhammad Rizwan, Kaunselor Rizwan, jumpalah saya. Dekat Facebook, nama sebenar lah Muhammad Rizwan Zamri. Jadi saya memang dah 23 tahun berkhidmat di UPM, dan saya aktif juga mengendalikan klinik kaunseling keluarga di luar sejak 2020 hingga sekarang. Jadi banyak dah kes lah tentang bukan saja warga UPM tapi warga Malaysia lah yang saya kendalikan. So antaranya adalah topik hari inilah yang saya nak kongsi. Jadi mungkin saya akan bagi topik-topik yang secara menyeluruh lah kan. Tinggal sebumbung tak berhubung. Ada isu-isu tentang kenapa tak berhubung, ada isu yang unfinished, kan, nak bercakap tak boleh, ataupun bila bercakap bergaduh besar, pattern macam-macam saya jumpa kan. So ada yang suami tersentak, koyak lah bahasa sekarang kan. Sampai lari rumah. Selalu kita tengok perangai-perangai wanita kan, yang sensitif, tersentak kan, keluar rumah nak balik rumah mak kan, ataupun bawa anak-anak. Tetapi ada kes yang suami ada dengar suara tadi nak tanya kot kan. Tapi tak apa, it's okay. Suami yang keluar rumah sampai 2 bulan, isteri tercari-cari je. Lala berjumpa lah. Rupanya dia duduk rumah sewa kawan dia. Duduk rumah sewa kawan bujang. Pujuk-pujuk lagi susah. Sampailah ahli keluarga pujuk-pujuk, kan, dan sampailah sesi kaunseling. Baru saya tahu. Kan. Okay, so macam mana macam ni tu. Okay, baik. Kita next lah. Tu gambar saya dulu lah. Kan. Ni gambar yang dulu juga. 2003 saya start bekerja. Macam tu lah wajah kan. Sekarang dah berubah lah, dah berusia kan. Okay, tapi manis tu ada sikit-sikit lah kan, perasaan ni. Okay, baik. So itulah jawatan saya sama kan. Kat sini senior saya ada Puan Faridah, orang kaunselor yang saya paling hormati, sangat berpengalaman. Okay, saya banyak merujuk beliau juga dalam ilmu kaunseling ni. Okay, baik, next. Nak kenal je lah, dia belum masuk topik lagi. Ni pun okey, baik. So warga kerja UMP SA ni, UMP SAR ni, okey, cuba tengok. Saya nak test ni sebelum kita belajar sampai 2 jam ni, fokus ke tak fokus ataupun ada masalah dalaman ni. Okey, cuba tengok F tu ada berapa dalam perkataan ni. Cuba type sikit. Siapa yang laju sini, saya ada hadiah sebenarnya ni nak bagi. Cuba type sikit berapa F dalam tu. Warga kerja dia fikir detail kot dah keluar dah Syafiqah. Okey, Puan Syafiqah, terima kasih. Saya panggil nama minta maaf ada mungkin ada sini pensyarah ke, prof ke, doktor ke, datuk, datin, saya minta maaf saya dalam pembelajaran ni kita belum begitu mengenali, jadi saya panggil nama lah. Setakat ni Puan Syafiqah je 4. Dah hampir betul tu. Rus Aniza, Rus Aniza 5. Dahsyat. Puan Afida 7. 7 ni kena jumpa saya. Saya buat dia nampak lebih daripada okey. No Afina nak cuba? Tak nak cuba. Okey, Amira Abdullah. Okey, 6. Nadir Amira Abdullah 4. Nadira 6.
Farah Hamzah 6, Fauzi Ali 6, Afrina 6. Uish, hebat. Finish 5 of scientific of. Uish, ada yang tulis perkataan. Bagus kan? Okey, baik. So, ada setengah tu, setengah yang saya pergi universiti kementerian kan, dan beberapa jabatan-jabatan kerajaan dan swasta. Dia kira apa? Sampai lebih daripada sepatutnya. Cuba tengok next jawapan ni. Oh, tak ada eh? Maknanya okey. Tak apa. So, nanti kita dalam sejam tu kita break sekejap. Pula orang sebelah ni kan. Minta maaf kalau ganggu. Kalau nanti sejam ni kita break sekejap, kita tukar slide lain. Okay. Mungkin ada saya takut termiss. Ada banyak-banyak saya nak kongsi tentang video-video lah. Tentang rumah tangga ni. Okay, baik. It's okay, no problem. Jawapan dia adalah now. Jawapannya adalah 6. Okey. Kalau ada yang tersasar tu, cuba tengok balik slide tu. Kan? Dia ada yang dekat OF tu, off tu dia terlupa. Ada 3 kat situ. Okey, sikit tak apa. Tengok. Ada off kat situ. Off ada 3 kat situ. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Dia sebenarnya, ini ujian saya biasa saya kat klien yang jumpa saya, terutama mahasiswa ataupun warga kerja kan, staff-staff kan, kadang-kadang pagi-pagi tu stres, saya tengok muka kan. Banyak masalah kan, datang sesi pun macam dia muka tak ada rezeki, muka masam kan. Ada yang muka sedih, ada muka tak ada perasaan kan. Jadi saja je test main-main kan. Dengan staff ni kita tak boleh nak serius sangat. Kita tengok kita test ujian ni. Ni otak kiri, kita tengok otak kiri. Kan, dia nampak benda tu 3, 4 tu is okay. Tapi yang nampak 5, 6 tu cemerlang, tahniah. Siapa yang dapat 5, 6 tu nanti saya bagi e-book masa habis nanti. Dan kecewa pula yang 4, 3, 2 tu. Ada lagi ujian-ujian lain. Okay. Sebenarnya dalam rumah tangga pun sama. Ada kaitan dengan ujian ni pada rumah tangga. Kadang-kadang kita dah biasa ataupun kita tak pandang betul-betul pasangan kita. Dia ni ada masalah ke? Dia ni bahagia ke? Kan? Kita nampak surface, kita rasa macam mudah je. Hari-hari macam tu je. Pergi kerja, balik kerja, makan, okey, tanya khabar atau bincang sikit pasal anak, pasal bil, pasal apa perancangan satu Ahad ni apa semua. Dah. Jadi kita tak ada heart to heart. Pillow talk, kita tak tengok secara detail. Macam tadi anda tengok kan, macam tiba-tiba ada yang 4, ada 3, tiba-tiba tengok balik. Lah. So, benda tu kadang-kadang dalam rumah tangga kadang perlu dibantu oleh orang lain, terutama kaunselor perkahwinan ataupun orang-orang yang profesional. Okey, untuk melihat perkahwinan ni okey ke tak okey sebenarnya. Kan? Kita rasa okey, tapi adakah pasangan rasa okey? Okey, baik, next. Okey, pengenalan. Okey, ramai pasangan tinggal sebumbung tapi tidak berhubung secara emosi. Kalau dalam sesi ni tiba-tiba pembelajaran orang dewasa ni, kalau tengah slide tiba-tiba ada satu benda yang muncul dalam fikiran, nak tanya, boleh tanya. Kalau saya tak perasan dekat chatting tu boleh on suara. Boleh bertanya. Saya suka orang yang bertanya. Kan, sebab mungkin anda akan dapat lebih daripada benda yang saya dah rancang slide ni. Kan, sebab saya banyak pengalaman nak kata banyak sangat tak adalah, tapi 23 tahun lepas tu start saya buat 2020 tu PKP tu sampai sekarang ni, pengalaman saya dengan warga Malaysia ni lagi hebat. Kisah rumah tangga mereka, kan, benda yang tak terjangkau pun ada, dan kadang melibatkan orang VVIP. Okay, so itulah saya kata, kalau ada nak tanya-tanya. Okay, ramai pasangan tinggal sebumbung tapi tak berhubung secara emosi. Itu dia tak connected. Tu saya kata macam dulu kalau kita bercinta dulu kan, kalau cuba tengok mahasiswa ni, dia punya caring tu kan, tak apa, baru duduk ataupun baru jumpa 5 minit dah tahulah, you nampak macam lapar je, you macam tak sihat je
kan, kan, IU ataupun sekarang ni papa mama kan, kita pun rasa nak geli juga kan, tapi dia orang, mama you nampak macam tak sihat lah, I nak bawa pergi klinik ke, macam tu. Baru mak SEM 2 kan, baru SEM 4 kan, so kan, so B, you ni macam ni aku urus lah, you dah makan ke belum ni, ke you tak makan je, you tak tidur tengok, nampak dia berhubung tu, walaupun tak pernah berkahwin lagi pun, tapi mungkin dia dapat rasa ataupun caring yang over, yang kadang-kadang hampir tepat, kan. Jadi bayang je, dah hidup berumah tangga 10 tahun tak ada connected, tak dapat rasa pun pasangan ni okey tak okey, kan, nampak okey, terutama wanita kan, bila tanya okey tu, jawapan okey tu mana di sebaliknya lah, kan. Okey, kadang-kadang dia ada makna yang tersirat. Wanita dia lain sikit, dia kena faham lebih sikit. Kadang-kadang sesi dengan suami sejam, sesi dengan isteri 2 jam. Dia banyak benda yang isu-isu yang terpendam. Okey, emosi ini perlu didalami. Bukan sekadar tanya khabar, you okey, kan? Kena duduk bersama and spend masa, lihat dari segi panca indera mata, pendengaran, pinjam telinga, sebab Allah jadikan telinga kita 2 kan, mulut satu tapi kita mulut yang banyak hari-hari kan. Anak dengan suami dah tak boleh duduk kat rumah sebab rasa macam banyaknya daripada tadi berceloteh kan. Mula start pada anak di sekolah lambat, lepas tu suami pergi lambat pun kena, dalam kereta kalau sama-sama bawa kereta kan, ada dalam kereta tu lagi bil, you bill dah bayar belum kan, you kata you nak call mak, dah call, semua benda kan. Ya, ada yang tang macam sama lah tu kan. Jadi sampai lepas tu lega, suami yang bekerja lega, dah sampai office kan, masa untuk dia santai. Sepatutnya dia bercerita seronok dengan isteri apa yang dia rasa. Kadang-kadang rasa beratnya nak pergi kerja ni, marahnya, rasa tak puas hati dengan bos, tak ada cerita, tapi dia cerita dengan kawan-kawan, sebab selesa, kawan-kawan tidak menilai. Saya bukan kata isteri sahaja, suami pun sama kan. Saya nak tanya isteri-isteri kat sini kan, kalau anda bercerita dengan suami, adakah anda nak satu solution kan? Bang, saya tak ada masalah lah kan, masalah dengan kawan. Dia tu memang dah lama tak bertegur saya kan. Saya dah cuba ni, saya cuba dia WhatsApp ni, saya cuba ke salam, saya cuba buat tak tahu je kan. Saya ada hari tu dia, saya dengar dia cakap dengan saya, kau suami, you tak payahlah kawan dengan dia, banyak lagi kawan lain. You patut pilih kawan. Macam tu ke? You nak para wanita nak ke jawapan tu? Ke nak didengari saja? Kadang-kadang lelaki tak faham. Kan? So kebanyakannya wanita adalah mereka nak didengari saja. Ada sesetengah tu dia nak pandangan. Tapi kebanyakannya mereka dalam sesi mereka nak didengari. Suami dengar, faham. Okey, so lelaki nanti dia blur. Habis nak buat macam mana cik? Isteri dah cerita-cerita, saya rasa macam tak puas hati dengan kawan dia tu. Hari-hari cerita, besok cerita lagi. Kadang cerita pasal bos je. Hari-hari saya rasa dah malas nak cerita. Saya bukan kaunselor. Kan? Jadi apa nak buat respon? Respon dia senang, dia tanya balik. Dengar-dengar sampai puas hati kan. Gunakan telinga. Lepas tu habis ayang nak buat macam mana? Apa pandangan you? Apa pandangan B? B pula apa ke? Hani, macam tu lah, macam-macam lah ikut nama dia lah. Apa pandangan? Habis dah jadi macam ni, apa nak buat? Just tanya dia. Isteri-isteri mereka ni cerdik pandai. Mereka tahu jawapan ni. Jadi dia, bila dengar dia rasa puas. Itulah berhubung secara emosi, dia rasa puas. Ramai hari ni bukan sekadar hubungan intim, tapi komunikasi. Komunikasi tu yang tak puas. Suami isteri nak 2 jam cakap dengan penuh perhatian, bukan tengok phone. Kan? Isteri bercerita, suami tengok phone. Lagi apa lagi? Kan? Jadi dia tak puas. Kan? Itu yang kadang-kadang terjadinya adalah bercerita dengan kawan office.
kawan office yang lain jantina. Dia memang lebih pada kaunselor lagi. Ya, kesian kat you habis you tak ceritakan suami you? Dia tak faham. Macam ni mesti serius ni. Lama-lama you distress. Oh, dia lebih kaunselor daripada kaunselor. Kan? Itu lama-lama rasa macam senang, selesa, dah lama terjatuh cinta. Itu cerita. Nanti kita buat topik tu pula. Okay, fenomena ni disebut emotional divorce, bercerai jiwa walau masih bersama secara fizikal. Okay, alright. So, ini kata dengan emotional divorce. Ada satu kataan dah. Maknanya, dia macam ada bersama tetapi dia sebenarnya bercerai dari segi jiwa. Jiwa tak sama dah. Tak macam awal dulu. Dapat rasa. Sekarang ni macam malas nak rasa ataupun kebanyakannya yang saya sesi bersama saya, mereka ada pendaman yang mereka pun dah banyak memendam, tak puas hati. Jadi dia dah macam berdendam. I punya cerita, I punya kes, I harus sendiri, you tak fikirkan. Jadi dia nak membalas. Ataupun ada satu benda yang dia macam tak puas hati, lalas dia malas nak ambil berat sangat. Dia fikir diri dia. Itu ada sikap yang tidak bagus lah. Dan sebagai suami isteri sepatutnya partner seumur hidup. Okay, kalau tak puas hati kena selesaikan cepat-cepat. Okay, baik. Next ya. Adakah anda bersama saya setakat ni? Okay. Alright. Okay. Tinggal sebumbung. Tadi back tadi. Okay. So, ini saja saya buat. Saya sendiri create benda ni lah. Tinggal sebumbung tapi tak berhubung. Bagaimana mengurus. Okay. Kata-kata ni lah. Bila mata tak lagi bertentang, hati mula menjauh. Dulu kita selalu pandang. Masa awal kahwin kan, sebelum kahwin lagi banyak pandang. Pandang je kan. Sampai bakal isteri pun takut kan. Apa you pandang kan? Sajalah, I tak pernah jumpa bidadari syurga. Macam tu cakap kan. Ayat tu memang terkeluar je. Dia macam bernas betul atau geliga betul lah waktu tu kan. Dia tak belajar pun mana-mana khusus ayat-ayat ayat cia-cia ni, tapi dia automatik. Dan bila dah lama kahwin, dia dah hilang dah ayat-ayat cinta tu. Isteri pun dah hilang dah. Dia muncul masa bila? Dia muncul bila jumpa orang lain lah. Baru dia keluar balik dia punya tu otak geliga dia tu tentang ayat-ayat cia-cia ni. Okay. So berapa lama kita pandang? Kadang-kadang kita macam pandang sekejap je. Bercakap pun macam malas nak pandang. Kan macam tu ya, guna ekor mata ataupun telinga je, mata pandang. So cuba latih hari ni melamakan ataupun cuba pandang eye contact. Dalam sesi kaunseling, kenapa klien kadang-kadang kita tak bantu lagi dalam 40 minit, 1 jam, 1 jam setengah kan. Macam sesi saya selalu buat dekat 2 jam family counselling ni kan. Kita pandang eye contact, tapi pandangan kaunselor lah kan. Kita pandang dengan niat untuk bantu kan. Tapi anda suami isteri pandang kasih sayang lagi hebat. Bayangkan pandangan membantu itu pun dah klien selesa dan rasa macam dibantu sangat, memahami sangat. Apatah anda pasangan seumur hidup, pasangan yang ada dah tidur bersama, makan bersama, hidup bersama, susah sama-sama. Bila pandangan tu lagi pandangan yang hebat. Kan? So anda sepatutnya lebih hebat daripada kaunselor perkahwinan pun dalam perkahwinan anda sendiri. Sebab anda ada satu power yang tak ada pada orang lain. Kan? So pandang. So kalau anda pandang pun lama-lama isteri, walaupun anda tak ada kemahiran apa pun, kemahiran mendengar ke, tapi pandang, eye contact, penuh perhatian, okay, pandangan sayang. So itu pun dah rasa lega dah. Kan? So isteri-isteri ataupun suami yang meluahkan, bila ada pasangan yang mendengar, ucaplah terima kasih. Terima kasih kerana mendengar. Jadi dia seronok lah. Tak adalah kerja tu sia-sia. Kadang-kadang tu macam seolah kerja-kerja tu macam tak penting je. Jadi ramai yang rasa macam dia mengadu pada orang lain. Kan, rasa tak best lah. Cerita dengan you macam you tak macam terpaksa je kan.
Macam tak bestnya. Okey, baik. So next, okey, tanda-tanda tidak berhubung. Apa tanda dia? Kurang berbual. Tadi kita tak ada dia punya connected dari segi emosi, kan? Sebab apa? Sebab kurang berbual. Berbual ni sekarang ni tak perlu, sebab masing-masing sibuk. Kebanyakannya hari ni pasangan adalah yang dulu bekerja, kebanyakannya majoriti. Okey, jadi masa yang jumpa itu mungkin pagi dalam keadaan kabut, ataupun waktu malam. Petang jumpa sekejap. So beruntunglah mereka-mereka yang kerja sama-sama UMP, ada yang banyak yang jodoh bersama kat sini. Kalau jodoh alhamdulillah, hargailah. Hargai, banyakkan berbual. Dalam seminggu tu Isnin sampai Jumaat, tapi sekarang BDR BDR. So banyakkan kat sini BDR semua daripada rumah ke. Sebab hari ni hari Selasa sampai Khamis, mungkin ada yang daripada ada yang BDR kat rumah ni. Ya, okey, terima kasih pada ni. Rasa macam terima kasih, saya hargai. Tak ada BDR. Apa Afrina? Okey, ada yang tak ada. Tengok pada PTJ kot, tengok kepada tempat tiada pelaksanaan. Oh, ya ke? Puan Syafiqah. Okey, baik. Bos kampus. Okey, saya faham. Okey, baik. Okey. Right, tak apa. It's okay. Kan, sebab UPM memang sekarang ni tengah BDR lah, lalu pun sunyi sepi lah, tapi memang ligat lah, pelajar ramai, macam tak ada apa lah, macam tak rasa macam PKP pun, kan, macam dalam office je lah kot, kan. Baik, so kurang berbual ni maknanya kena cari kualiti. So letakkan kita office, kita ada KPI, adalah macam-macam KPI lah. KPI rumah tangga pun, berbual berapa jam, kan? Kalau lah sibuk sangat pun, masing-masing urus anak pergi sekolah, ada anak nak pergi tuition, nak pergi mengaji, lepas tu balik pun dah ada masa sekejap, kan? Waktu makan pun dia berbual ni, yang kata yang penting-penting, kan? So letakkan satu berbual biasa dan berbual intim. Ada dua tu. Berbual intim ni yang kata pillow talk. So letakkan pillow talk ni at least setengah jam. Kan, tak boleh setengah jam, 15 minit tu. Sebelum tidur tu saya sembang dulu. Ingat pillow talk dengan berbual biasa ni berbeza. Berbual biasa dengan berbual mesra ni lain. Berbual mesra ini jangan ada konflik. Jangan ada cerita apa-apa yang mengundang konflik. Kalau ada konflik, selesaikan dahulu dengan berbual biasa. Kan, kan contohnya, okay, I tengok you dah macam lain je, you tak banyak cakap, you masih asyik tengok handphone je, dengan toilet pun bawa handphone, kan. Kata ada Zoom sampai tak boleh nak lepas, kan. Sebab Zoom, Team ke Google Meet ke boleh je, tak buka video, orang tak tahu pun kita pergi tandas ke, makan ke, kan. Tapi you memang tak lekang handphone, kan. Apa masalah, kan? Cuba cerita. Jadi janganlah terus jadi macam waktu pilot tu kata, you ada orang lain. You kenapa you macam you tak happy? You tak puas hati. Jadi kat situ kita nak, itu yang kadang-kadang sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kebanyakan bila saya tanya pasangan, suami misalnya, kenapa tuan tak nak orang kata apa, bercakap ataupun selesaikan isu ni kat rumah? Dia kata bila saya mulakan dan saya bersedia nak dengar, saya dah tahu kan. Isteri akan cakap, abang, Abi ada benda nak cakap. Dia lelaki akan berdebar. Benda pula ni, kan. Jadi gunakan ayat lain. Kan. Dia sebenarnya sebab tak biasa. Kan. Kalau dia biasa macam saya lah, sebab saya dah dalam dunia ni, takkan saya tak praktis, kan. Kan, tambah isteri saya pun tak bekerja, jadi memang banyaklah berbual, kan. Jadi memang pillow talk tu hari-hari, dan makin lama makin banyak seronok nak bercerita. Jadi
waktu malam tu adalah benda yang mesra. Kau tak selesaikan dulu. Okay? So, berbalik pada cerita tadi, klien lelaki tu kata, saya bila saya bersedia mendengar, dia dah akan cerita satu-satu sampai ungkit zaman-zaman Tok Kaduk, zaman Mak Kilau dulu. Yang dulu masa dulu bertunang, nak kena list, nak nak kena buat list topik pilotok ni. Betul. Hafiza Asmi. Betul pun. So, uh, sebenarnya paling best lah adalah kalau dah tak ada modal atau tak ada nak tahu cerita, tengok album lama, album kahwin yang kenang balik, kan. Tak kisah walaupun kita kurus senda kan, you dulu kurus handsome, puji sikit kan. Kan, walaupun you tak handsome sekarang pun, macam anak gajah, I tetap sayang you, macam tu lah kan. Cerita anak gajah gaduh lah kan. Macam isteri pun sama ke, dulu you kurus je, walaupun sekarang macam peti ais, I tetap sayang you. You yang melahirkan 5 anak kita. Macam tu. Okay. Tapi jangan guna kata tu gurau je. Tapi something yang macam tu cakap, terima kasih tadi hantar, tahu you penat, you rushing nak pergi meeting, tapi sempat hantar. Lepas tu, terima kasih tolong ambil anak. Kan. Something yang kita menghargai dan sembang-sembang. Kan. Benda-benda macam tu. So, lama-lama, suami itu utamanya lah, kebanyakannya mereka mungkin tak biasa dan jadi lama je seronok. Dia sebab tak biasa, sebab fikiran mereka kebanyakannya klien saya lah kata mesti nak bergaduh, mesti nak buka balik kan. Bukan nak selesaikan tapi dia ungkit lama, dia tak ada kemahiran skill untuk bertahan. Lama dia mungkin mengamuk, baran, dia pula kan backfire balik. Lama itulah sampai 2-3 pagi. Ada yang keluar rumah. Dulu ilmu-ilmu mak ayah kita dulu, mereka tak ada universiti ataupun tak ada course komunikasi rumah tangga. Tak ada orang yang bagi motivator yang macam hari ni influencer banyak bagi topik. Macam-macam influencer, kan, cerita pasal rumah tangga. Ada yang muda pun ada, tak kahwin pun ada buat konten rumah tangga. Kan, tak apa, it's okay lah, tak apa lah, dia sampaikan ilmu dapat pahala kan. Dulu tak ada, tapi mereka ada satu yang saya ambil daripada arwah ayah saya, adalah mereka turun-temurun kata kalau mak marah, ayah diam. Dia ada mutual understanding. Kalau ayah marah, mak diam. Tak kira siapa betul siapa salah. So itu adalah mutual understanding, hormat menghormati. Ini dua-dua nak cakap, dua-dua tengking, dua-dua sampai anak-anak jadi penonton. Okay. Jadi itulah. Satu lagi adalah peraturan dia adalah jangan keluar rumah. Macam mana gaduh pun kan, bertenang sekejap. Macam saya ingat dulu, kata apa, ayah-ayah kita, dia duduk sekejap, isap rokok, pusing-pusing rumah, dia tenang, dia masuk balik, dia selesai. Anak-anak pun tak tahu dia orang gaduh ke tak bergaduh kan. Selesai. Okay, selesai dalam rumah kan, tak ada dengar menengking-nengking apa yang baling-baling barang, tak ada. Kan, akhirnya itu. Jadi satu ialah, yang kedua ialah tiada keintiman. Intim ni bukan semesti hubungan seks kan. So hubungan intim lah mungkin pegang tangan, gurau senda kan, sentuhan, jeling-jeling, dan termasuk juga hubungan intim kan. Baru 2 hari lepas saya tanya 2 pasangan yang hebat, dua-dua kerja memang hebat lah. Saya tanya, dari segi hubungan intim tu macam mana. Saya kaunselor rumah tangga, so memang saya akan tanya. Saya bukanlah nak cerita benda tu, tapi bila dah sesi saya akan tanya, tuan dan puan dah berapa lama kan, dah tak berhubung dari segi hubungan intim. Dia kata dah lama sangat. Berapa lama? Dah lama sangat tu. Ingat dah lebih 3 bulan. Okey, tak apalah. Hubungan intim tu dari segi keintiman lain ada tak? Pegang-pegang, cium-cium, peluk-peluk, gurau-gurau, itu pun tak ada. So, itu yang kata hanya duduk serumah, tapi macam PJJ memang berjauhan. Orang PJJ macam dah macam kemarut, telefon, bercinta, bergurau, kan. Jadi cuma dia tak boleh nak sentuh je.
Okey, jadi tiada keintiman tu adalah benda yang ada tanda-tanda. Hilang minat nak berkongsi, sama juga tadi, nak berbual malas start cerita mesti ada benda yang menyakitkan hati. Okey, jadi, macam mana nak tak sakit hati sebab banyak benda yang tak finish. Okey, banyak benda yang tak selesai. Okey, macam nak selesai? Mulakan benda yang berbual-bual biasa ni. Lepas tu, kaedahnya janganlah semua benda dihimpunkan. Kita kan mesyuarat pun ada minit mesyuarat. Kita pun ada, tentatif ataupun agenda mesyuarat, kan? Dalam berbual pun mungkin ada 10 benda yang tak puas hati. Hari ni ambil satu dulu, kalau tak selesai sambung lagi, carry forward, kan? Lepas tu dua, kena sabar kan, kita bukannya kan, walaupun kita tak tahu besok ajal ke apa, tapi at least kita tahu kita suami dalam keadaan yang masih lagi, belum ada tanda-tanda yang dah nak pergi mahkamah ke kan, dah tak sempat dah. Tapi dalam keadaan yang biasa ni, tenang ni, okey, hari ni buat satu topik kan, cuba selesai, tak boleh besok kita sambung lagi, dan mesti ada bersasar, jangan sampai berjam-jam. Kan, lelaki dia tak ada daya ketahanan, kebanyakan lelaki lah. Kan, perempuan dia ada daya tahan. Okay, daya tahan yang bercakap, daya tahan untuk stay, kan, dia memang software dia begitu. Lelaki dia nak cepat, sifat fitrah dia begitu, nak cepat, semua nak cepat, kan. Okey dah, tak ada apa dah, macam tu. Tapi dia boleh spend masa berjam-jam pula dengan kawan-kawan, kan. Sebab dia bukan apa, bila saya tanya kenapa macam tu, sebab dia kata dia tak ada benda yang mengancam dia. Jadi dia volunteer, dia happy, dia relax. Jadi macam mana nak bagi happy supaya cakap dengan isteri, jadi benda dia kena latih, dia sembang, lepas tu ada pillow talk, jadi dia seronok. Kata, seronok lah berbual semalam sebelum tidur, besok kita sembang lagi lah, macam tu, kan. So ada benda yang kita tak tahu lagi, masa bercinta nak cepat-cepat, lepas tu kita cepat dapat anak, lepas tu bergelut dengan kewangan, bergelut dengan macam-macam isu-isu rumah tangga, mertua, apa semua. Okey, lepas tu tiba-tiba dah tak tersedar kita dah 20 tahun berkahwin. Ada benda sebenarnya yang cerita suami, cerita isteri kita tak tahu pun. Dia tak tahu, benda-benda yang dia belum cerita lagi kisah-kisah hidup dia. Sibuk dengan gadget ini, tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita zaman sekarang ni kan, benda-benda macam ni, benda macam ni kena latih lah. Sebab benda ni kalau tak latih, memang cakap apa pun, sebab dia rasa memang tangan, handphone dengan tangan tu macam kembar, kan. Handphone dekat sebelah, bangun-bangun bukan tengok isteri, bukan tengok anak-anak, kan, tengok handphone dulu, betul tak? Kita dah latih macam tu, dia jadi macam tabiat, kan, handphone dekat. Jadi handphone kalau boleh letak jauh, itu lebih bagus dari segi kesihatan, kan. Saya pun latih juga letak jauh-jauh sikit, mula susah, kan, sebab kita tak boleh tidur nak tengok handphone, lama-lama dah pakai spek mata dah silau, dia tengok dah gelap. Okay. Lepas tu kita tidur tak cukup, besok meeting ataupun ada benda penting kita mengantuk, kan, tak fokus. Jadi sebenarnya banyak benda yang keburukan tentang gadget ni. Gadget ni kita pun kena ada sistem juga, kan, sebab benda tu tertarik hiburan tu 24 jam. Okay. So jadi makan pun tengok handphone. Okay. Sambil drive, tangan sebelah pada isteri tengah bercakap, nak kata dia buat Grab ke apa ke, ataupun orang sangat kalau penting, tak juga. Dan satu lagi, saya minta maaf kalau sini ada bos-bos ataupun ketua jabatan, ketua PTJ, kan. So saya pun pernah jadi ketua PTJ. Kalau kita ni memang banyak, kita sentiasa bagi tahu. Kadang-kadang ketua ni kadang just nak maklum, besok ada meeting, hantar WhatsApp pukul 10 dalam WhatsApp group, kan. Tolong submit besok KPI, besok ada auditor semua kan. Just kita banyak kat kepala nak bagi tahu. Lepas tu kita ada yang staff kerik tak bagi tahu ataupun tak inform pun. Tak ada, okey bos, tak ada, okey doktor, okey, tak ada. Jadi kita mungkin ada benda-benda yang kita terasa hati, kita rasa player tolong respon, kita macam tu lah. Daripada kita nak maklum, kita nak ada respon pula, sebab kita keakuan sebagai bos, kita nak ada orang alert, apa arahan-arahan, kan. Tapi kadang-kadang kita lupa dia ada zone privacy, walaupun memanglah
arahan kerja, tetapi mereka ada keluarga, mereka ada masa tidur, mereka ada masa untuk hari Sabtu Ahad. Kan, walaupun benda tu penting, so kita pun kena rancang benda-benda yang penting tu untuk dimaklumkan pada waktu kerja. Kan, macam tu. Sebab bila bila jadi bos, kita rasa, oi, kita nak macam tu. Tapi bila tak jadi bos, kita tahu, ish, bos ni tak kira masa. Email lah, WhatsApp lah, apa semua. Dan kalau staff-staff yang rajin ni, lagilah bos suka. Jadi ada benda yang saya nak maklum kat sini, bahawa kadang-kadang kena bagi tahu juga apa yang zon-zon privasi kita kepada ketua kita secara personal. Jangan cakap dalam grup, itu bila bergaduh. Itu dah macam nak berkonflik dengan bos. Datang bilik, bos, saya minta maaf, saya jarang nak dalam pukul 9 tu, 9 malam tu sampai pukul 11 tu, saya minta maaf kalau saya tak respon. Bos kadang-kadang dia tak ingat kan, tapi selalu kita bagi tahu, minta maaf bos, saya bukan tak apa-apa, tak respect bos. Pukul 9 malam tu waktu saya mengajar anak mengaji, lepas tu pergi sekolah, anak saya 5 orang. Lepas tu tidur kat orang, baru saya tengok WhatsApp. Tapi nak balas pun dah pukul 12. Kan, macam tu. Kadang-kadang kita kena maklumkan. Kadang-kadang kita balik kampung kan, kampung kita main internet selalu kan. Kena beritahu bos, saya kata apa, saya balik ni saya minta maaf bos. Kalau apa-apa hal, call saya. Jadi bos memang maklum. Jadi benda-benda termasuk suami isteri. Suami isteri pun ada eksklusif je. Kadang-kadang kata okey, kita dah settle, kan, bagi saya ataupun macam saya sendiri, saya kata kalau habis pukul 5 tu, ada hari-hari tentu, bagi masa untuk relax jap, lepak-lepak dengan kawan-kawan je, minum dekat sini je, kat sekitar rumah je. Lepas tu aku balik pukul 5.30, pukul 6, baru okey. Sebab nak release stres apa semua, so okey lah. Jadi bila kita bagi tahu, isteri kita akan faham. Tak ada call, you tak balik lagi ke, you dengan kawan-kawan semua. Jadi kita bagi tahu apa tujuan kita buat macam tu. So suami sekarang malas nak bagi tahu, benda tu pun nak bagi tahu. Kan, you faham-faham, takkan you tak jaga semua benda nak minta izin you. Jadi macam bergaduh lah. Just sebenarnya bagi tahu. Kadang-kadang balik tu memang berdengung kepala kan. Ada sesi meeting semua, balik tu punam tu bagi tahu, wife balik ni nak tidur sekejap, tolong dia anak-anak, pening sangat tu penat sangat. Nanti malam-malam kan kita makan-makan, kita sembang, kita tengok movie. Jadi isteri akan bagi tahu anak-anak, jangan kacau abah. Jadi benda macam tu ialah tu saya nak berbalik pada gadget, bahawa gadget ni dengan hubungan sekeliling kita kena maklumkan. Kita kena ada diplomasi dan buat peraturan kita, dan ada benda-benda yang kita kena maklum secara personal pada orang tertentu, termasuk pasangan kita. Kan, sekarang ni terutama gadget lah, lagilah dengan password masing-masing kan. So persetujuan di antara tu masing-masing lah. Macam saya tak ada password pun, sebab saya rasa saya tak nak, saya open je. Ada seorang dia tak nak kan, dia tak nak nanti habis selongkar je kan. Kan dia tak curang pun, tapi dia rasa suami ada zone privacy dia. Bila saya tanya ustaz, dan saya dengar ceramah Ustaz Azizah terus pun kata, isteri kata apa, jaga ruang peribadi suami. Jangan asyik nak buka phone. Kan, benda tu dia tidak menjadi satu perkara yang dosa, tetapi dari segi ihsan, maknanya jangan terlalu kata apa, nak ada berikan ruang privasi, kecuali menjadi keharusan apabila berlaku satu keadaan yang di mana kerisauan ataupun ditanda macam ada red flag. Suami macam dia rasa macam ada sesuatu syak, itu diharuskan untuk melihat tanpa izin pun. Sama juga dalam nafkah kan. So isteri minta pada suami, nak duit, nak duit sekolah anak ke, yuran ke, kan. Macam hari ni kata cikgu nak minta RM10 apa yuran keceriaan kelas ke apa macam tu kan. So buat minta. Tetapi kalau suami kedekut kan, dibolehkan untuk mengambil hanya sekadar nafkah yang penting saja. Tiba kita perlukan 100, tiba seluk poket suami ada 300. So ambil sekadar yang keperluan saja. Okey, baik.
Jadi kalau ambil sampai 300 tu, itu dah nama kan, dah macam mencuri lah. Kan, tanpa izin. Okey, baik. Tiada lagi rindu dan perhargaan. Ini pun selalu terjadi. Berapa kerap kita cakap rindu, sayang ataupun apa-apa saja kan yang menunjukkan kita rasa hargai. Kan? Terima kasih tu hari-hari tak apa. Bukan orang lain pun. Terima kasih bawa kereta, bukan senang tu bawa kereta. Kan? Saya sendiri pun bukan senang bawa kereta. Kadang-kadang mengantuk. Dah mengantuk, penat. Tadi ada banyak tekanan. Kan? Kerja office saya maklum lah. Kita selama universiti pun sama. Setiap jawatan tu ada beban dia sendiri. Walaupun power tu takbir, walaupun juruteknik ke apa kan, bantu makmal ke apa ke, apa saja jawatan, mereka ada benda-benda yang beban mereka sendiri. Jadi kita hormat. Kadang suami bawa kereta, terima kasih bawa kereta, kan, bukan senang kan. Kan isteri pula, terima kasih kan, masak, terima kasih jaga anak, terima kasih sabar dengan perangai I ni kan, yang kadang-kadang tu baran, terima kasih kerana setia dan perkahwinan ni kan. Cakap lah apa-apa pun kan. Bila kita cakap tu kan pahala kan. Okay, next. Yang ni lah. Saya dapat daripada klien saya. Isteri dia kata dia tak tidur malam, dia ingat syak curang ke apa, rupanya kaki tengok drama kan. Sampai habis duit tak adalah apa, dia ingat pergi judi ke apa, rupanya beli apa, dia punya token apa, bukan token, apa nama tah istilahnya, siapa tahu kat sini, untuk langgan kan, sampai satu episod tu kena bayar. Nak suruh bayar sebab kan CEO yang bersembunyi isteri tersembunyi sang CEO, macam tu lah. Jadi kita kena baik dengan semua orang dekat universiti ni. Silap tukang kebun tu ialah CEO yang bersembunyi. Macam tu lah kan. Siapa yang tengok cerita dia faham. Jadi ada kawan saya, dia baik dengan semua orang sebab kata ada CEO yang tersembunyi. Tak mungkin kita dapat habuan lah sikit banyak. Okay, next. Okay, baik. Hati kita masih duduk di sofa yang sama, tapi hati sudah jauh melangkah. Kan, duduk sama-sama, tapi masing-masing dah ada rentak yang berbeza atau langkah yang berbeza, dan langkah itu kan semakin lama semakin jauh. Saya teringat satu pasangan VIP lah. Okay. Suami dah nampak isteri dah banyak kali minta cerai lah. Okay. Minta cerai, lepas tu jadi dia rasa macam baru dia fikir, baru dia rasa macam salah dia kan. Dia kata dia terlalu sibuk, tak beri perhatian, tak mendengar. Jadi dapat tahu bahawa kenapa tak cerai, dia dah ada couple, dia dah terpikat dengan rakan sekerja dia yang sangat-sangat caring, yang sampai dia sampai sibuk dia suruh isteri ambil Grab. Sampai dalam keadaan mengandung tu, pergi check up pun, you ambil Grab lah, I bayar. Sebab dia rasa dia duit banyak, dia asyik ada job kan, di luar off station sahaja. Jadi you nak berapa I bagi, you pergi Grab, I tak ada masa. Tak ada masa. Jadi sampai mula Grab orang luar adalah Grab kawan sendiri kan, bercerita kan, kawan sampai tunggu kan, kawan ni pula kan suami orang kan, jadi banyak yang terjadi macam tu. Caring ni suami orang kan, suami orang ni pun mungkin dah mula tolong, dah lama terjatuh hati, dia ada perancangan untuk poligami. Tapi perancangan je lah, poligami belum diizinkan lagi, isteri pun tak tahu. Kita apa nak cerita bahawa suami ni adalah rasa menyesal, rasa nak memperbaiki hubungan. Kata you tinggalkan lelaki tu, kita bina balik. Okay, I freekan semua jadual apa semua, jadi kita pergi honeymoon balik lah. So dia cerita dah lah. So dia pergi umrah, lepas tu dia pergi Turki, pergi mana-mana overseas, dia spend duit dia, bagi hadiah semua. Tapi yang sedihnya ni sampai
sampai yang VIP ni lah, sampai nangis. Dia kata balik daripada semua benda tu, I bagi handphone, bagi duit, I ada hutang nafkah, I baru sedar, baru dengar ceramah selama berkahwin ni I tak bagi nafkah yang sebenarnya, kan. So ada benda aset-aset yang bersama, kan. Walaupun duit, tapi dia semua joint loan, kan. Jadi dia tak tahu tempat tinggal itu sebenarnya 100% suami sebenarnya. Tapi kalau kata dah join loan 50-50, maknanya kena minta redha isteri, kan. So dia nak cerita hutang nafkah tu, dia kata okey, I transfer 200,000. Jadi yang sedih bukan apa, isteri tetap nak bercerai. Bila sesi tu dengan isteri tu, memang isteri ni dia dah 20 tahun dia dah memang hati kental. Isteri ni yang kadang-kadang yang lembut ni, kadang-kadang bila dia dah keras yang lagi susah nak dilembutkan. Memang tegak dia kata, saya dah fikir habis, dan apa yang suami bagi tu memang sepatutnya dia bagi dulu, tapi sekarang ni I dah tak boleh nak maafkan dah, terlalu jauh, kan. I memang nak pilih hidup sendiri, walaupun saya takkan berkahwin dengan semua orang dan sebagainya, tapi I dah fikir, dan anak-anak dah tahu semua dah. Dia semua, dan mak saya, adik-adik dah tahu dah. Semua benda, semua dah dirancang. Okay. So benda-benda macam tu jangan sampai terlalu jauh. Kan, kadang-kadang takut kaunselor perkahwinan pun tak boleh nak bantu. Kita bukan boleh ketuk kepala paksa pasangan untuk bercinta balik. Dia kena kita hanya bagi jalan saja, kan. Itu pun kalau nak dengar tak nak dengar, nak macam mana, masing-masing dah dewasa, kan. Suami yang datang sesi kaunseling yang nak curang, dia dah terlanjur dah berzina, ataupun yang dah berkahwin sembunyi dekat Siam, tiba nak suruh dia kembali macam dulu, dah susah, dah jauh sangat, kan. Jadi tapi ada jalan kalau kedua-duanya nak. Okay, next. Setakat ni ada apa-apa ke yang nak tanya ke, kan? Okey, punca-punca utama, kita 8 minit lagi, kita break sekejap, boleh, kita break sekejap. Sebab saya nak check dari segi apa slide ni betul ke tak, okey, sebab ada kadang versi tu saya suka ubah slide, kan. Sebab saya tak ada masalah, saya suka berkongsi slide pada semua peserta saya, tapi lepas tu saya akan ubah lagi, sebab saya ada banyak version ilmu pengalaman ataupun ada benda-benda yang terbaru saya akan kemaskini, okey. Baik, punca-punca utama komunikasi lemah, kan. Sama macam kita cakap tadi, tu antara puncanya, kan. Nak bercakap pun malas, apatah lagi skill komunikasi, kan. Cakap je nak serang, tak ada mukadimah, tak ada pujian, tak ada skill memujuk, macam tu. Okay, so dalam sesi kaunseling kita, selain daripada kita mendengar, kita bagi skill, kita enhance punya komunikasi. So puan terasa suami cakap macam tu, sebenarnya suami cakap macam mana, kan. Dan dalam rumah tangga pun ada sesi bersama suami dan isteri. Kita buat face by face. Sesi pertama dengan pengadu, tak kira sama ada suami dulu yang mengadu, isteri tu mengadu, lepas tu dengan pasangan, lepas tu baru sesi bersama. Itu antara kaedah kaunseling keluarga yang terbaik lah. Tapi kadang-kadang kalau anda pergi pejabat agama, dia terus dua-dua tu, itu kena maafkan lah, apa keadaan yang memaksa. Bila saya tanya pejabat agama kenapa buat kaedah macam ni, kan, dia kata memang queue terlalu panjang, kan. Dan kita pun kadang cut short je, kan, mana sejam, setengah jam, ramai lagi menunggu, okay. Dan banyak sangat, mereka pun stres, pegawai rudi cara kat sana pun stres, kan. Jadi kalau nak yang terbaik, jumpalah kaunselor yang betul-betul yang berkahwinan, kaunselor perkahwinan, kaunselor yang ada kat UMP SAA ni, mereka tahu, mereka kaunselor berdaftar tahu, okay. So tekanan hidup dan kerja, so tak ada work life balance, kerja, lepas tu hidup pun sangat-sangat menyeksa, membebankan, kan. Kerja lagi, hari ni macam-macam KPI ada. Kebanyakan hari ni kenapa yang ramai yang nak bersara awal,
kan, sebabkan KPI makin lama makin menyukarkan. Kan ada sistem sana, sistem sini, teknologi sana, teknologi sini. Ada datang lagi tampuk pentadbiran baru, lain pula cara dia, KPI baru, sistem baru, benda-benda yang branding baru kan. So benda-benda tu kita tak dapat lagi, kita dah bekerja tanpa kita tahu. Naik lagi tampuk pentadbiran baru, pemimpin baru ni cara pula lagi. Kita nak match lagi dengan dia kan. So cara kerja lagi. So kadang-kadang kita dah tak buat kerja kita dah. Kadang-kadang kerja kita yang sebenar dah jadi macam 50% saja. Dah jadi 50% lagi kerja pentadbiran. Kerja dari semasa ke semasa. Kan. Masa ke masa tu kita tengok apa tu? Apa pun komunikasi. Kena komunikasi. Sebenarnya tak ada masalah pun. Bos pun orang manusia. Kita pun manusia. Pasangan kita pun manusia. Kita boleh cakap baik-baik. Dan kita tekan bagi tahu. Kan? So, kalau kata contoh nak bincang, ada benda yang tak puas hati, tadi meeting stres sangat. Memang sampai ke malam. Besok ada lagi. Nak kena present, kena ada macam-macam lah. Boleh tak kita set masa. Kan? Nak datang sesi pun kita set counselor bukan hari-hari free. Kan? Jadi kita say free macam ni. So, pasangan pun kena set jadi win-win lah. Dua-dua free. Jangan malam ni juga I tak puas hati, malam ni juga nak jadi apa jadi lah. Janganlah macam tu kan. Kadang-kadang pasangan tak ready, tak jadi apa pun, lagi teruk. Okay. So work life balance penting, ada masa untuk family kan. So tadi kalau anda lihat konten saya dekat Facebook, semakin kita berusia bukan tentang menang, bukan soal menang, tapi soal tenang. Sebab tenang tu lebih mahal. Dan ketenangan ini adalah anugerah Allah. Kadang-kadang ketenangan ni dapat dalam solat. Walaupun kita solat, zikir, macam-macam amalan, solat malam, baca Quran, kadang-kadang Allah belum anugerahkan ketenangan. Sebab kita kena minta dengan Allah. So dia adalah anugerah eksklusif yang Allah bagi, ketenangan. Tapi kalau betul-betul pun, kalau tak ada pun Allah anugerahkan, buat pun akan dapat agak tenang sikit. Daripada serabut tu zikir, selawat kan, selawat Jibril 1000 kali kan, sallallahu alaihi Muhammad, lepas tu istighfar, insya-Allah ada ketenangan. Tapi kalau dianugerahkan, ya Allah, so hidup ni tenang je, rasa macam tak semak. Datang KPI, datang bos baru, datanglah staff buat hal, datang PL anak, PL isteri, PL suami, so tenang. Itu sebenarnya itu antara momentum yang penting dalam rumah tangga. Ini kita duduk sibuk, ada benda-benda macam masalah kewangan, spiritual kita pun tak kukuh. Solat bersama dah jauh. Suami dah lama dah tak imamkan solat. Dan apatah lagi majlis taklim lepas maghrib, macam sibuk kan. Lepas maghrib tu pun tak ada pun, Isnin, Jumaat, Sabtu, Ahad kan tak ada ajak berjemaah. Kan, taklim sikit, okey. Nak tanya sikit tahu tak rukun iman, rukun Islam, tanya anak-anak, isteri, tahu tak tadi abah ada dengar sikit. Kan, konten apa semua ke tentang jaga hubungan, jaga ikhtilat, share lah ilmu kan, macam tu. Okay, so itulah. Okay, yang seterusnya, kurangkan pengurusan emosi ni. Kalau kita ikut hati mati kan, ikut nafsu binasa, macam tu kan, betul kan. Jadi kita kena jangan banyak emosi kan. Kalau tengok hadis Nabi kan, ataupun sirah Nabi, kenapa Nabi dia tenang selain pada hatinya bersih, dibersihkan oleh malaikat kan. So memang Nabi kurang marah. Banyak Nabi la ghadab kan, jangan marah. Banyak kali Nabi pesan, berkali-kali. Okay. Jadi kita ni banyak marah, kita ni banyak emosi, sensitif. Okey, baik, bagus. Saya dengar soalan ni. Macam mana kalau tuntutan kerja yang memerlukan selalu meeting malam, weekend, sedangkan kita telah berkeluarga? Kalau tak buat, bersalah sebab tuntutan kerja. Saya dah dilema, kadang-kadang habis meeting, anak pun dah tidur, sekadar bertanya. Bagus soalan ni. Okey, terima kasih Puan Noli. Okey, baik. Kalau boleh, macam saya pun pernah hadapi.
Saya mungkin sifat saya ni, saya jenis betul terang lah. Saya akan betul terang, saya akan slow talk. Kata apa, jumpa bos secara personal. Tanya dia kan, salah tak saya? Ataupun waktu sekian-sekian ada tak kelonggaran? Saya dah buat kerja ni, KPI saya semua. Boleh tak bos buat meeting macam ni? Ada. Cuba kita tengok boleh tak bertolak ansur dengan dia. Kalau tak boleh straight, maknanya kalau macam ni, saya akan mengabaikan keluarga. Dan ada bos terang saya cakap, berapa kali saya jumpa bos. Saya ni memang bukan lantang, saya punya berani. Saya jumpa mana-mana yang datang ada masalah masing. Selain pengurusan perkahwinan, kewangan, saya juga mendapat konflik-konflik pengurusan ni. Saya jumpa bos yang grade tinggi ni, kata puan, prof, doktor. Saya berani bukan apa, dia bukan bos saya pun. Saya kaunselor, saya nak sampaikan. Boleh tak kan? Kalau staff sendiri dia tak boleh nak. Saya ni datang sebagai kaunselor. Kata, prof kenapa macam ni kan? Kan kerja dapat banyak. Dia cakap, okey apa? Pagi dah pukul 6.30 datang. Balik pukul 7, pukul 8 malam. Kan? Satu hari pun kerja. Lepas tu saya tanya, kata apa, puan, anak-anak macam mana? Pagi-pagi, anak-anak dah besar. Anak 2 orang je, seorang overseas. Okey. Lepas tu kalau yang staff pun semua anak-anak dah besar ke? Macam tu je suara saya, relax je. Tapi dia orang kena handle lah, kerja kena kerja lah. Tapi okey lah. Anak-anak yang ramai, anak yang kecil-kecil kan susah juga nak handle. Pagi-pagi nak hantar anak sekolah. Kan? Mereka pun tak adalah kekuatan kewangan macam puan. Boleh hantar, ada driver, ada bibik. Kan? Dia orang kena hantar sendiri. Kadang sekolah jauh. Kan? Lepas tu malam kadang ada nak mengaji kan, tuition. Kadang suami pula mungkin ada kerja lain, tak cukup kewangan. So macam mana pun? So kita berunding. Tak ada nasihat dia pun. Kan? So macam saya mungkin ada kapasiti. Tapi kalau macam puan, cuba berunding cara baik. Kadang-kadang hubungan baik ni, kadang-kadang dia boleh mengubah. Kadang-kadang bos kita ni strict, ataupun kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang ada yang baik dengan dia boleh betul ansur pula. So saya tengok manusia ni kadang-kadang dia ada pattern dia yang kita kena study, tengok macam mana kan. Bodek dia sikit ke, ataupun something lah, cakap baik dengan dia, boleh tak saya memang ada. Kadang memang saya tak boleh nak kan. Kalau kadang tak boleh puan, saya pun tak nak saya tiba dapat SKT ataupun ALPPT rendah kan. Saya pun nak kerja, saya pun teringin juga, lama dah dapat naik pentas. Dah 20 tahun dah tak pernah naik pentas. Saya tak nak ada masalah dengan puan. Kalau macam ni caranya, tak apalah, saya minta tukar PTG lah. Macam tu lah. Something lah. Tapi janganlah sampai gunakan yang tu. Itu dah macam nak something lah. Family first. Prof anak dah besar. Betul. Saya berdiskusi tu. Patutlah. Dia ada driver. Dia ada bibik. Kan? Dia gaji dah besar. Suami gaji besar. Anak dah besar. Kan lain tu. Satu lagi ada seorang ketua lelaki. Kan? Saya memang staff stress dengan dia. Jadi saya pun pergi lah. Dia orang kata garang. Saya perlu dia pun garang sebab bukan bos saya pun nak marah-marah lah. Kan? Dia takut dengan Allah je. Kan? Jadi saya kata, tuan, kata kita buat repo dulu. Kan? Dia pun tahu kita datang ni sebab mesti nak bela staff dia yang datang sedia counselling. Tak ada istilah, saya bukan peguam bela. Saya kaunselor bukan peguam. Kaunselor cuma nak dapatkan keadaan, nak faham dia macam mana. Kan? Jadi kita datang bukan sesi kaunseling dengan dia. Kita sesi bersembang, santai. Tuan, macam ni kan. Okey, saya dah buat sesi. Okey. Katanya tuan memang sampai dia orang rasa macam nak tukar PTG. Ramai ni, 2-3 orang ni. So, apa isu dia? Bawa dia cerita. Dia orang ni memang lah. Ada satu tu, ni dia workaholic. Pagi-pagi datang, kerja malam satu hari datang.
Rupanya bos saya tahu dia tak kahwin. Oh, okey tuan, diorang ni berkeluarga tuan. Yelah saya tahulah. Ha, tapi apa yang tuan tahu kalau anak-anak kecil macam mana? Kan, perlu hantar, kadang-kadang dia orang sakit, kan? Takkan nak, tak peduli, takkan kadang-kadang dia orang ambil cuti sebab nak jaga anak. Kan? Ah, macam tu lah kadang-kadang dia tak faham macam tu, kan? Satu Ahad, kan? Nak buat meeting juga, nak kena balas, kan? Kadang satu Ahad ni, kalau kita terlalu membalas, rajin sangat balas, bos akan faham, ni setengah yang bagus, dia sukalah. Tetapi, dia kena faham juga ada yang staff yang tak balas atau mungkin sebab dia. Tapi nak bagi faham semua, dia kita kena maafkan jugalah, dia bukannya pakar manusia. Dia tak, bukan bidang tu. Mungkin itu je dia faham. Jadi kita kena menerangkan, memahamkan dia, kena berkomunikasi. Manusia ni takkan faham semua. Jadi kita kena berkomunikasi. Macam poin tadi, cuba berkomunikasi. Cuba nyatakan secara ikhlas. Kerana dia tak tahu keluarga kita macam mana. Kadang ada anak sakit, ada anak OKU, ada anak autism. Yang tak ada anak macam tu, dia tak faham. Ada setengah tu memang ujian Allah. Anak-anak ni memang jenis nakal. Di sekolah cikgu call, ada bergaduh lah, apa kacau orang lah. Ada orang yang anak ramai 7, 8, anak dia elok. Bukan sebabkan dia ni bagus sangat, kata apa, kadang itu dah anugerah juga. Anak-anak baik, elok dengan cakap. Kan, jadi kita tak samakan. Kan, kan, sebab tu saya semakin buat sesi counselling, semakin banyak pengalaman saya semakin memahami orang. Tak semua orang sama. Manusia ni unik. Kan? Okay, tidak selalu nilai hidup. Okay, so macam ni lah pasangan kita berbalik semula. Bagus soalan tadi, semoga saya menjawab. Cuba tak tahu. Cubalah berbual, bersembang, bagi tahu. Kalau tak ada juga jalan, kan, saya pun pernah minta bertukar. Tak boleh, tak sehaluan. Saya pun tak nak ada konflik dengan dia. Saya tak nak saya ni pekerja masalah. Tak apalah, kita tak sehaluan. Tak apa, saya bertukarlah PJJ lain. Kan, jadi kita tetap berkawan. Kita tak ada masalah apa-apa. Kan, cuma tak sehaluan je. Cara kerja tu berbeza. Okay. Sama juga, bukanlah kata tidak selalu yang perlu berpisah, tapi cuba dulu. Sebab nanti di akhir nanti saya akan bagi satu tips. Tahan tu sangat-sangat bermakna kepada semua pasangan untuk lihat structure dulu sebelum berpisah. Kalau dah tak boleh dia step by step. Macam kita jangan terus lompat nak tukar, nak berhenti, kan. Kan, jadi ada step-step yang kita buat dulu, baru kita puas hati. Okay. Gangguan pihak ketiga ini benda yang nanti saya akan cerita masa yang sesi kedua nanti. Saya dah jumpa mana-mana pasangan yang sesi kaunseling dengan saya kata kita hidup ni dia ada jangka hayat dan tak, dia akan ada satu pasang surut. Dia tak dinamik tu sifatnya turun naik dan kadang-kadang dia akan menurun, terutama dari segi ilmu. Kita bayangkan kereta yang kita pakai dulu, baru kita beli, memang sedap, kan, semua tak ada mengagam. 5 tahun cantik, kan, apa semua. Semakin lama, kan, dia punya performance tu dia semakin merudum. Dia kena jaga lebih, kan. Masuk bengkel, tukar sana spare part, tukar sini, sebab dia ada jangka hayat. Okay. So tu kereta sama kat handphone. Lama-lama version dia dah, lepas tu handphone makin slow, kan. Lepas tu kena upgrade dia punya version, kan. Kena update dia punya software. Apa sahaja di dunia ni, dan manusia juga begitu, termasuk pasangan. Kita nak kahwin ni, kan, daripada umur 22, 23, 24, kan, ada yang kahwin awal lagi, kan, yang saya yakin sini mungkin yang sini yang mungkin dah kahwin awal umur 20, kan, umur 18 dah masuk kerja lepas saya SPM, kan. Ramai yang sini ni saya yakin sama kat UPM, mana-mana ada yang sini, kan, mereka lagi banyak pengalaman dekat sini. Okay, jadi
Bayangkan kahwin 20 tahun tapi hanya gunakan ilmu perkahwinan dulu. Lepas tu tak upgrade pun, kan? Tak renew pun, kan? Setakat ilmu sendiri je, main redah je. Betul lah, memanglah perkahwinan tu dah 25 tahun. Tapi sejauh mana kita renew, cuba tengok balik. Bumbung pun atas 10 tahun pun kena tukar. Kan? Kereta pun ada kena tukar, kena servis, kena tukar tayar. Kan? Handphone pun sama, setiap berapa tahun kita tukar. Kan? Handphone, apa-apa saja. Jadi berbalik pada manusia, berbalik pasangan, kan? Setiap kata apa, sebab tu setiap saya anjurkan lah, saya galakkan, saya sarankan 5 tahun perkahwinan, renew lah. Renew tu apa renew? Renew, pergilah kursus, pergilah sesi perkahwinan, pergilah apa-apa ceramah. Kan? Kalau kata faktor kewangan ke apa ke, mahal ke, webinar ke apa, banyak online. Ini pun antaranya yang free, betul tak? Kan? Jadi ni antaranya kita renew lah ni. Baguslah yang saya puji, kata apa, UMP kan, unit yang mengadakan, yang mengajukan ni bagus. Kata ada prihatin nak bagi ilmu kepada warga staf. Kalau tidak kita tak ada sentuhan benda macam ni kan. Sebab ini saya bukan sesi ceramah tu, ceramah agama atau ceramah yang macam, tak. Saya berkongsi sesama kita ni yang pernah berkahwin ni, kita hadapi pengalaman yang sama, situasi yang mungkin sama, ataupun tak kita, orang lain, kawan, saudara mara, kan? Jadi macam mana nak buat? Apa nak buat? So itu yang kita sama-sama berdiskusi sambil-sambil, kan? Mungkin saya yang sampaikan, tapi mungkin anda boleh sampaikan juga. Kan, ada sini nak kongsi pengalaman saya, encik, saya buat macam ni. Boleh saya sediakan ruang tu, kan? Boleh. Tak boleh bercakap, boleh tulis. Okey, baik. Kadang bukan tiada cinta, cuma lupa bagaimana menzahirkan rasa. Suami, isteri, untuk bahagia, ini formula saya. Suami, kita tengok Rasulullah. Rasulullah, dia ada benda yang saya nak masukkan, apa yang saya cakap ni. Lelaki perlu ada software wanita sedikit. Okey. Kalau lah saya boleh buat skala, kan, skala 0 sampai 10 lelaki, perempuan sini 0 sampai, dia macam tu, bersifat macam tu. Lelaki kena ada daripada skala 10 maskulin tu, dia kena turunkan sikit 5. Sebab semakin ke kiri dia software wanita. Wanita pula, kan, kalau daripada hujung tu 0 tu, kan, anda bayangkanlah, kan. Kalau tak bayangkan tak apalah, kan. Maknanya anda kena ke depan sikit, ada software lelaki sikit. Jadi dua-dua ada software yang berlainan jantina. Jadi dia senang nak match. Sebab apa? Contohnya dalam soal komunikasi, lelaki sifat fitrah dia memang dia tak suka cerita panjang-panjang, kan. Dia nak difahami, kan. Tengok dia, sebab tu dia punya kasih sayang dia ataupun dia punya bahasa cinta dia lah dengan banyak perbuatan. Dia kerja kuat, okay, ataupun dia tak bagi bunga, tapi dia tanya dah makan belum. Kadang dia bawa balik makanan, kadang-kadang dia bawa balik apa-apa lah untuk anak-anak, kan. Ataupun just dia adalah benda-benda yang bentuk tindakan. Kan. Tetapi apa yang saya nak masuk kat sini, itu betul lah fitrah ataupun software lelaki. Tapi perlu ada sedikit turunkan, sebab wanita perlu bahasa cinta, bercakap, bersuara, menyatakan rasa cinta itu. Nabi Rasulullah ada kedua-duanya. Dia guna software lelaki, maskul lelaki semasa jadi khalifah, khalifah sebagai nabi, pemimpin negara, kan, sebagai pahlawan perang, dia guna software lelaki itu 100%, 10/10. Tapi dalam rumah tangga, Nabi turunkan ego dia, berlemah lembut, bersopan santun, bergurau senda, tolong. So benda tu kata lelaki kena ada turunkan sikit, kan. Jangan bersifat sepenuhnya masculine itu, sebab benda itu tidak membantu pasangan kita.
Sebab kita berkahwin. Lelaki kita tak berkahwin. Kan? Lelah kita memang ataupun bujang kan, itu lain lah. Dia nak turunkan mungkin lah, dia tak ada pasangan dia untuk tujuan tertentu. Lelaki, wanita pula kan, kalau sifat wanita tu keterlaluan, dia susah nak faham lelaki. Kenapa kenapa asyik tanya kenapa, kenapa tak faham. Dia kadang-kadang ada perlu sedikit jadi seorang lelaki kan, supaya membiarkan ruang. Lelaki bila dia masalah, dia nak ruang, dia nak ada zone privacy dia nak bertenang. Kadang-kadang dalam bilik air, kadang-kadang dia ada space kat luar, biarkan sekejap kan, faham. Sebab kalau sifat wanita, you ada masalah, you cakap lah, kenapa you diam, cakap lah kan. Kan, cuba cakap lah. Jadi kadang-kadang lelaki ni ambil masa sikit kan. Kadang-kadang dia nak bercakap tu, dia takut ada banyak masalah yang akan terbuka lagi. Tetapi dalam sesi kongsi rumah tangga, saya sebagai mediator lah saya akan cuba bantu memahami. Okey, lelaki, okey, saya akan memudahkan. Kadang-kadang dalam sesi bersama suami tu, saya dah tahu dah sisi banyak. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang tengah memberitahu kan. Kan, sebab ada benda-benda yang lelaki ni banyak rahsia lah kan. Kadang-kadang kalau tak dibiasakan untuk berkongsi rahsia tu, lama-lama rahsia tu akan terkubur sekali dengan jasad dia kan. Ada benda-benda kadang-kadang jangan terlalu banyak rahsia dalam hidup. Kadang-kadang kesian bila kita tak tahu, bila ajal dia akan terkubur terus. Kita tahu kan apa yang berlaku. Jadi isteri jadi menyesal. Rupanya suami dia sakit. Sebab kalau suami bagi tahu, nanti kan isteri sedih, anak-anak sedih. Nanti fikirkan macam mana nanti kan rezeki dia dah tak boleh, ataupun dia kena buang kerja. Dia pergi kerja juga, tapi dia cari kerja. Sebab dia berhentikan, ataupun kena terminate ke, ataupun ada uh, saya ingat 2 tahun lepas, seorang engineer yang gajinya sebelum ni berbelas ribu, tiba-tiba kena VSS. Jadi dia tak boleh nak bagi tahu isteri dia. Dia rasa malu kan. Jadi duit dia makin lama simpan. Dalam tempoh setahun dia mencari kerja tu, dia pergi kerja macam biasa, isteri tak tahu kan. Jadi tapi dia duduk lepak kat kedai mamak. Lepas tu dia pergi interview semua kan. Akhirnya dia terpaksa terima hakikat, jadi Grab. Jadi bila dia lama tak bagi tahu tu, jadi masalah. Isteri minta duit, dia simpanan makin susut, dia dah tak mampu. Isteri melesyak, you duit habis kat mana, you ada perempuan lain Jadi masalah yang lain kan yang berlaku. Okey. Jadi dan akhirnya bila buat Grab, rezeki tak macam dulu berbelas ribu, sekarang dah dapat 2,000 pun payah. Jadi isteri pula dapat rezeki yang meningkat. Rezeki isteri pula tiba naik pangkat semua. Itu kita tak nak. Tu makin lama makin jauh, memendam rasa apa semua kan. Jadi cerita tu panjang lagi lah, tapi setakat itu saja yang saya beritahu, bahawa untuk kita menzahirkan rasa, kita kena ubah sikit. Isteri jangan terlalu keperempuanan, feminin sangat. Dia kena ada sifat. Sebab sifat itu pun penting juga untuk kita survival. Sebab lelaki kan survival, dia berani redah. Isteri pun kadang-kadang ada masa tu, kadang-kadang terpaksa survive. Ramai dah isteri-isteri survive sekarang ni. Ramai yang kadang-kadang menanggung nafkah suami. Suami pula jadi macam keperempuanan, sensitif, menangis, banyak dalam sesi. Mungkin anda tak jumpa, kawan-kawan mungkin dah banyak jumpa, menangis dan sebagainya, dan macam-macam kan. Jadi okey, saya next banyak lagi saya nak kongsi ni. Okey, back balik gambar tadi. Okey, baik. Tadi ujian otak kiri, ni otak kanan. Kan kita nak masuk phase kedua ni, nak cerita yang lebih berat ni. Okey, cuba tengok ada berapa bongkah. Ada berapa bongkah. Boleh tulis itu. Nampak berapa bongkah. Cuba perhati betul-betul.
Ada ke nak bagi jawapan? Ke nak bercakap? Nak bercakap? Ada nampak apa-apa? Bongkar kat situ. 7 bagus. Ni Afrina. 7. Okey, KK bagus. 7. Ada lagi nak cuba? 7. Oh, bagus. Tuan Irwan Shah bagus. Puan Amira 6. Okey, bagus. Puan Noli 14. Bagus Puan Noli ni. Dia boleh dapat anugerah khidmat anugerah khidmat cemerlang ni. Tuan Safwan. Oh, hebat juga 13 Baik. Okey, baik. So tak apa. Yang lain tu saya faham. Jawab dalam hati dan mungkin nak jawab tu tapi tak apa. Kita banyak slide lagi kita nak cerita. Okey. Jawapan sebenar ialah 6 dan 7 je. Okey, baik. Betul dari perspektif berlainan. Okey. Okey, 6 7 dari perspektif yang berlainan. Okey, bagus. Mas Mulyadi ni memang bagus ni. Memang dia dah tahu ilmu ni. Okey. Kita tengok betul-betul. Saya tengok perhati betul-betul. Dia skrip mata dia boleh berubah. Skrip mata dia boleh berubah. Sekarang saya nampak 3 bawah, 2 tengah, 1 atas. Bila dalam saya perhati je, skrip masa dia boleh ubah. 2 atas, 3 tengah, 2 bawah. Jadi 6, kadang 7. Bongkar ni macam benda yang sebuah kotak kan, tapi tidak sepenuhnya nampak. Dia punya nampak sebahagian saja. Kiri, kanan, bawah atau macam tu lah. Jadi sebenarnya tujuannya ni otak kanan. Makna otak kanan ni ialah keadaan yang kena tenang. Tenang, baru akan jumpa pelbagai jawapan. Ada 13-14 saya tahu. Mungkin dia nampak yang tepi-tepi ni, bawah pun dia kira juga. Tak apalah. Dia tak ada betul dan salah. Tapi kalau ikutkan betul adalah 6 dan 7. Itu sahaja. Okey. Dalam rumah tangga pula ada kaitan dengan ujian otak kanan ni. Kadang dalam rumah tangga perlukan otak kanan. Dia jangan guna otak kiri sangat. Terlalu menganalisa, terlalu detektif, terlalu jadi lawyer, kan? Rumah tangga bukan mahkamah. Rumah tangga bukan balai polis. Rumah tangga bukan tempat macam masjid ataupun sekolah nak mensekolahkan, mentarbiah pasangan. Tak. Dia kena tenang sebab suami isteri ni kita nak macam seolah macam kita anggap dia sebagai partner pasangan hidup yang sama-sama. Jadi memanglah suami tu tarafnya sebagai ketua. Tapi ketua pun ketua yang baik lah. Ketua yang humble. Ada masa ketua yang humble ni kadang ada masa dia pun tak boleh nak memerintah. Dia kena obsession, dia kena pas pada permaisuri dia. Kan? Raja pas pada permaisuri untuk jaga negara, jaga anak. Kan? Kadang-kadang dia kena obsession. Ada masa dia tak boleh handle semua. Kan? Macam bos. Bos boleh handle semua ke? Kan? Tak boleh. Dia ada PA dia ada pegawai-pegawai dia. Buat ni apa? Dia delegate tugas. Jadi itu bos yang baik. Dia tak boleh buat semua. Jadi dalam pasangan macam tu juga. Jadi dalam rumah tangga, apa-apa isu, kita kena bertenang, berbincang. Kan? Jangan memandang sebagai detektif. Dia ni ada dia mesti ada sesuatu ni. Dia sembunyi apa ni? Tata ada perempuan ni. Tata ada apa? Kekasih gelap. Kan? Suami akan fikir ada kekasih gelap ni. Tergelak-gelak tengok handphone. Dekat rumah garang ke main. Kan? Lepas tu bila call isteri saja yang buat call kan, nak ajak makan. Ya, hello, boleh cakap sama. Oh, lembut. Tapi bila tahu suami, kenapa? Oh, macam tu pula. Kan, sepatutnya suami lagi special. Ya bang, kenapa bang? Kan? Jadi benda macam tu kena cakap. You cakap bukan main, lembut suara. Boleh jatuh cinta dengar suara merdu lembut. Tapi dengan I, kenapa you cakap macam tu? Kan, I ni bukannya driver you. Bukan pekerja you. Kan, bukan staff you walaupun you pengarah ke apa ke. Tapi I ni suami. Cakaplah lembut. Kan, macam tu. Jadi, kita kena bincang lah. Cakap baik-baik kan. Isteri pun sama juga. Cakap baik-baik dengan suami. Suami pun kan ada ego dia juga. Kan, ada satu saya buat sesi keluarga. Ada mak ayah ni dah tua dah. Kan, pasangan kebanyakan yang ada yang warga emas yang anak berpisah ni.
Jadi ada anak-anak yang muncul, saya nak sesi dengan tuan juga pula, sebab saya rasa mungkin mak ayah ni saya sebagai yang sulung, saya nak bagi pandangan. Saya boleh lah. Jadi itulah saya dapat info yang dia kata mak ni dah lama memandang rasa, ayah ni dia memang hebat. Sepanjang dia lepak dengan ayah dia ke kedai makan, lepas tu pergi majlis-majlis ayah dia kelakar dengan orang lain. Orang suka dia, baik, suka tolong orang, tapi karakter dia berbeza. Kita kaunselor, kita kan tahu sangat. Kan, datang sesi tu memang dalam keadaan yang semuanya dua-dua hebat, baik. Anak-anak akan bagi tahu, sebenarnya ayah saya sangat-sangat dekat rumah dia macam singa. Tak kelakar, garang, ya Rabbi, kan? Macam tu lah. Lepas tu, tengking-tengking, dan mak dah lama daripada muda, daripada kita kecil kena maki hamun saja. Jadi mak, saya nak minta, sebab dia dah nak fokus, dia nak buat pergi pengajian, kan, ayah tak suka dia pergi mengaji ni, kata ada apa, nak tengok ustaz, terpikat dengan ustaz tu ke apa semua, kan. Jadi dia kata daripada dia nak pergi jalan baik, nak mengaji susah, dia minta berpisah, kan. Macam tu lah. Itu saya boleh tengok ada yang nak bertanya ni. Actually tak ada nak fikir pasal tu, fikir anak nak masak apa, kerja rumah. Betul, Puan Rosmalisa. Betul, sebab tu kena ada masa, kena set. Kita dah buat masa kita kat kerja ada macam-macam. Masa untuk makan, masa untuk buat paperwork, masa untuk meeting, masa untuk buat kerja-kerja pentadbiran. Tapi dalam perkahwinan pun masa yang sikit tu, dia tak penting kuantiti, kualiti. Dapat 30 minit ke, kan, 15 minit ke, lalu upgrade lah. Okay, next. Kan. Next slide. Okay, baik. Terima kasih Puan Rosmalisa. Betul. Memang masa ni kan semua Allah jadikan 24 jam. Tapi kita kena cari masa. Kalau nak fikir masa, tak ada, memang tak ada. Tak ada nak bangun malam sebab penat, tak boleh nak solat tahajud, tak ada nak baca Quran, tak ada nak bergurau senda, tak ada, semua tak ada. Tapi percayalah, cuba. Sebab dalam perubahan ni kena cuba yang mudah dulu. Tak boleh 10 minit, 5 minit. 5 minit takkan tak ada, macam tu. Kan? Lepas tu upgrade 10 minit. Dia nak jadi tabiat ni, dia kena biasakan dulu benda yang biasa. Okay, macam kita mesti kita tengok TV, kan, sebab kita sekarang ni bila dah ada gadget, semua tengok drama, tengok Netflix, semua kat handphone. Boleh tak sebab saya buat, sebab handphone tu untuk ruangan kita, cukup-cukuplah kita daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, kadang-kadang petang, cukup-cukup ada time break. Macam mana tadi saya bagi talk, saya break sekejap sebab kita ada masa untuk bertenang. Mungkin ada benda yang tadi tak tengok WhatsApp, ada benda yang tiba-tiba mungkin benda penting, orang call, mungkin benda kita ada benda yang kan, berapa minit tu kita untuk masa untuk diri kita, kan. Jadi kena bincang dengan pasangan masa yang sesuai. Ada isteri yang kadang dia nak masa dia untuk diri sendiri. Okay, tak apalah, you ada kerja, okay, bagi saya rehat sekejap. Ada isteri yang kata, okay, saya penat sangat kerja, chair meeting ada yang position yang tinggi, kan. Lepas tu stres, lepas tu urus anak, masak. Okay, kalau I nak layan you boleh, tapi bagi I lepas isyak I tidur dulu. I tidur sekejap, lepas tu tolong kejutkan. Itu kita sembang. I buat teh ke, dia sleepy ke, kita sembang. Mesti ada masa, kan. Takut kalau tak biasa, cubalah try dulu. Kita mungkin akan ada masa. Kalau tak boleh pun tidur, kita sama-sama bangun pukul 4 nak. Dah lama kita dah berusia, kita start pukul 4 kita bangun, kita tahajud, lepas tu kita sembang lah sebelum pergi kerja. Percayalah, bila kita bangun awal, kita ada banyak sangat masa. Sebab kita dah 8 sampai pukul 12 dah banyak sibuk sangat. Takkan ruang-ruang yang ada pukul 4-5 pagi tu tak boleh, kan. Ada orang kadang-kadang benda-benda tiba-tiba ada, contoh nak kena pergi jauh, kan, boleh bangun 5 pagi, tapi untuk tunjang kerja,
Tapi untuk tujuan rumah tangga, macam tu lah. Mesti okey. Baik, saya kembali kepada topik lah. Okey, terima kasih Puan Rosmaisa. Sebenarnya saya pun pernah macam tu juga. Tapi cuba-cuba dah jumpa dah. Setiap keluarga dia ada pattern dia, ada cara dia, kan. Sama juga dengan hubungan intim. Kan, saya tengok benda ni. Dalam sesi saya banyak. Tak adalah cik nak buat benda tu. Sesedar dah sebulan tak buat. Macam mana tu? Kan, KPI tu yang normal ni seminggu sekali, paling kurang pun tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tengok umur lah. Kan? Takkan sampai sebulan pun tak boleh. Sebulan pun tak ada sekali, 2 kali. Okey, baik. So, ada orang dia buat kata sebelum subuh dia bangun. Kan, carilah waktu. Kan, ada orang dia macam-macam lah. Saya jumpa klien macam-macam dia share. Kan, untuk punya ruang. Tuan, komunikasi dalam suami isteri ni sangat penting dalam kewangan rumah tangga. Cuma macam mana cara yang terbaik untuk suami menegur isteri dengan cara yang sopan. Kadang-kadang kalau tegur kata tunjuk alim, tunjuk baik. Tapi tu kadang-kadang jadi spark menjadi punca pergaduhan. Okey, baik. Okey, baik. Bagus soalan tuan. Baik. Sebenarnya isteri ni sebenarnya ramai. Saya yakin dalam sesi saya dan saya banyak dalam ceramah saya kata isteri suka suami tegur. Sebab dia nak jadi khalifah. Isteri dia nak suami jadi imam, suami orang kata tunjuk bimbing, kan. Kalau tengok kalau tunjuk kalau dia share video-video tu semua nak macam sinis pada suami. Tengok macam ni, tengok dia bagi bimbing isteri dia tolong isteri dia, semua nak yang terbaik, kan. Saya yakin isteri nak yang terbaik pada suami, tapi bila suami cakap tu, memang itu tanggungjawab. Tahu tak, ada 5 tanggungjawab suami dalam rumah tangga, kan. Pertama ialah memberi nafkah. Ini memang wajarlah, nafkah zahir dan batin. Zahir tu apa, batin tu ada, tu apa? Kena gali, kena faham. Yang kedua ialah memberi kasih sayang. Okay, memberi kasih sayang ni apa? Itulah. Ketahui kasih sayang ni dalam hubungan, dalam orang kata apa, kasih sayang ni banyak lah, kan. Memberi kasih sayang adalah tanggungjawab suami. Lepas tu apa dia, membimbing ni termasuk yang tadi yang tuan cakap tadi, kan. Takkan suami tak boleh tegur, tetapi mungkin komunikasi ataupun bahasa, ada benda-benda yang kadang-kadang suami kena nilai juga bahasa dia tu macam mana. Kadang-kadang mungkin nampak macam lembut tapi macam sinis. Jadi isteri kenalah kata, abang boleh tegur tapi abang janganlah guna perkataan ni. Jangan guna macam ni. Kan, kadang-kadang macam bebelan. Jadi macam mana yang okey? Dialog macam mana okey? Rumah tangga lah. Anda lah yang duduk rumah tangga ni, anda yang kena adjust. Kan, dalam sesi saya selalu kata, okey, puan nak macam mana? Suami isteri ada depan saya. Puan terasa kan, suami cakap, okey, puan nak macam mana? Cuba bagi tahu. Saya sebagai mediator lah. Lepas tu suami kata, saya nak macam mana? Memang dulu memang saya cakap macam ni. Saya memang dibesarkan macam ni. Saya memang ayah saya cakap macam ni. Okey, lepas tu saya cakap, tuan memang macam tu. Tapi takkan tak boleh lentur sebab tuan, saya tengok tuan cakap dengan saya okey je. Tuan pandai berbahasa. Lepas tu tuan cakap dekat office orang memang cakap tuan ni memang tuan boleh adjust pun. Tapi dengan isteri kenapa tak macam tu? Mesti ada tanggapan, persepsi, halangan. Lepas tu kita nak buang tu. Kan, jadi berbalik kepada tu, membimbing tu memang tanggungjawab suami yang ketiga, kan. Lepas tu ni sebagai ni yang keempat ni adalah benda yang kena jaga, supaya memberi rasa selamat, sebagai penyelamat, sebagai orang yang kata, ada orang kerja 24 jam. Suami lepas kerja, lepas tu dia buat Grab pula. Lepas tu kadang satu hari ada kerja lain pula. Ada benda-benda. Jadi rumah tangga dia tinggal macam tu je. Jadi suami, anak dan isteri dia dalam keadaan yang tak selamat. Kadang-kadang isteri pergi seorang, you ada kereta kan, I memang kena kerja. Isteri pergi kadang bawa anak perempuan, tak selamat. Dia kena sebagai seorang hero. Kan, dalam agama memang nyatakan ni. Yang keempat. Yang kelima ialah menjaga maruah diri.
Maknanya suami janganlah curang, jagalah diri, jangan kata apa, sampai menggadaikan maruah kita, sampai ada hubungan lain, tak jaga kan. Sama ke isteri, sama juga. Yang kelima ni menjaga maruah diri, sama gak dengan isteri. Cuma isteri berbeza sikit, 5 ni kan. Menjaga maruah diri, hormat suami, ada 5 juga. Benda ni semua dah diterang masa majlis, masa kursus perkahwinan. Kita kena renew balik ilmu tu. Okey, bagus soalan tadi tuan. Cuma kadang-kadang nak elakkan perbincangan jadi pergaduhan ni, kadang-kadang mungkin kena adjust lah. Kena tanya. I cakap ni you kata alim, tunjuk alim. Tak tunjuk alim tu macam mana? Tanyalah. Kan? Sebab benda agama yang kita sama anuti ni sama. Jadi bila kita cakap pasal agama, sepatutnya kita sama-sama refresh lah ilmu tu. Sebab saya pernah dihadiri oleh klien saya, ustaz dan ustazah. Dua-dua kerja pejabat agama. Kan? Saya tak cakap pejabat agama mana. Bergaduh pasal isu kecurangan. Kan? Jadi suami bagi dalil, isteri bagi dalil. Kan? Lepas tu berdebat pasal dalil. Lalu saya sebagai orang tengah, saya dengar, saya senyum. Kata, tuan dan puan, ustaz, ustazah yang saya hormati, yang mahir dalam ilmu ni, kalau tuan-tuan puan kata apa, hebat dalam berhujah ini, rumah tangga bukan tempat kata apa untuk berdiskusi, berdebat pasal dalil ni. Dia berbalik pada asas. Macam mana nak nyatakan? Adakah Nabi keluarkan dalil dengan Aisyah macam ni? Kan? Dia bercakap dengan yang santai-santai, logik akal. Ketika Aisyah merajuk Rasulullah tersebut nama Khadijah, Nabi sebut benda yang ringan saja. Dia lah yang orang pertama percaya, dia yang menyokong aku ketika ni, dia lah yang ni. Jadi takkan aku takkan aku tak boleh lupakan jasa baik dia. Kan? Jadi benda-benda macam tu, benda-benda yang santai saja. Jadi saya pernah juga dihadiri oleh dua-dua pasangan lawyer. Dua-dua nak berdebat. Jadi sekarang ni rumah tangga bukan tempat mahkamah. Dia berbalik pada tu. So macam mana nak sampaikan dengan cara yang disenangi? Bahasa macam mana? So kena bincang. Kadang-kadang kita tak sedar, kita isteri lah cerminan kita, suami lah cerminan kita. Kan? Jadi macam mana cara tu? Dia kena bertanya pasangan lebih tahu. Kan? So isteri pun kena bagi tahu. Kan? Sebab tu saya akan dalam kursus saya ajar macam mana cara bercakap dengan mudah. Okey, cara yang terbaik lah, ini saya bagi ilmu lah. Nama dia Pam Pam Piao. Kan? Boleh tulis Pam Pam Piao ni bunyi macam main badminton. Dia sebenarnya ilmu NLP sebenarnya, lead pace lead. Maknanya dua adalah bila Pang ni kan rally. Dua ni adalah pujian. So nak memulakan apa-apa perbualan pun dengan orang kenal, tanpa orang yang kenal, memang berkesan teknik ni. Maknanya puji dulu. Sebelum mulakan apa, puji dulu. Macam tadi kan, tadi Puan Olian, puji dulu dengan bos. Bos, terima kasih bos. Perjanjian bos dah mentadbir kita orang 5 tahun. Sepanjang 5 tahun ni bos antara yang terbaik lah bagi kita orang. Puji, order sepenuh. Kalau tak boleh panjang, pendek. Bos, terima kasih bos. Bagi peluang kat saya cakap kan. Bukan senang tu, saya segan dengan bos ni. Gitu, puji. Yang kedua, bos kan, macam tu. Ataupun yang sebut nama yang paling ringan, paling disenangi. Nabi pun sebut nama yang lembut pada isteri dia. Kan? Jadi sebut kata puji dua perkara. Kan? Yang terima kasih sepanjang perkahwinan, you stay dengan I selama 15 tahun. Terima kasih lahirkan anak-anak yang comel, baik semua kan. Cuma yang ketiga, lead ni ataupun piau ni adalah dia macam sentuhan keras tetapi lembut. Yang ni skill yang kena belajar. Cara dia adalah menyatakan benda yang positif sahaja. Positif ni apa? Benda yang kita nak. Jangan cakap benda yang tak nak. Kebanyakan komunikasi rumah tangga, dia cakap benda yang dia tak suka. Contohnya, dia nak suruh suami dia rajin, tolong.
Dia tak nyatakan benda yang dia nak tu. Apa yang dia nak? Tolong dia basuh pinggan, tolong buang sampah, tolong bila saya cakap tengok mata saya. Dia tak nyatakan benda tu secara jelas dengan baik, tetapi dia akan nyatakan benda yang dia tak suka. You ni duduk saja je, kan? Daripada pagi duduk tengok handphone, kan? Lepas tu dia ungkit pula, I daripada ni masak lah, apalah apa semua, cari duit lagi tolong you. Benda tu kan jadi konflik. Jadi boleh tak buang benda-benda sampah tu, kan? Sebab benda-benda tu akan menyakitkan pasangan. Sama juga suami, kan? You ni, I ni, kalau you duk tengok, duk puji suami lain apa semua, kan? Ada ke I curang? Ada I kahwin lain? Kan? I cuma mungkin tak ada masa untuk you, tapi I cari duit, I tanggung. You nak kereta, I beli kereta. Benda macam tu kan menyakitkan. Nak apa sebenarnya? Suami cakap, kata sebenarnya, boleh tak kata apa, balik kerja, boleh tak jangan bebel, kan? Kalau nak cakap benda tak puas hati, boleh tak bagi masa, kan? I mandi dulu, kita makan-makan, lepas tu dah okey, kita sembang. Lepas tu kata, kalau cerita benda-benda tu, boleh tak jangan ungkit-ungkit benda lepas, kan? Jangan tinggi-tinggi suara, habis jiran sebelah dengar. Nyatakan benda positif yang kita nak, kurangkan benda sampah yang negatif tu. Jadi tu yang jadi pasangan semua malas nak bincang, sakit. Tapi benda yang nak sampai tak sampai. Ini antara benda yang tips yang saya bagi lah, nak elakkan jangan jadi pergaduhan. Cuba buat, puji, lepas tu kan, nanti kita eja lama, kita seronok nak bersembang dengan pasangan. Sebenarnya benda teguran ni adalah lumrah manusia. Kalau kita tak positif, hati kita tak bersih, bukanlah kata kita ni kena bersih hati macam Nabi, tak. Kalau kita ni banyak gangguan hidup ni, kerja tak siap, masalah kewangan, kena marah dengan bos, ada masalah dengan kawan, jadi benda sama. Jadi memang susah kita nak ada ruang untuk dia. Jadi kita kena tenang. Tenang tu kena, pasangan kena bantu pasangan juga. Kadang-kadang kita hidup dalam tekanan, jadi dia tak ada ruang, guys. Macam terima sikit teguran dia dah meletup lah. Kan? Macam belon yang dah tegang sangat, kan? Sentuh sikit nak meletup. Jadi sekarang ni bila kita dah tenang, dah happy, sebab tu waktu bila kita cuti tu, bukanlah janganlah waktu tu untuk kita tidur tengok handphone. Bercuti tu anak-anak dah tidur, dah seronok, bawa dia orang berjalan, mandi kolam, makan-makan sesedap, pergi mana. So masa tu kita berdating balik, sebab kita dah release sebenarnya, healing dah, kan? Sebab kehidupan kita memang sibuk, jadi kita ada kena ruang untuk bila tenang tu baru kita sembang. Macam tu, kan? Cuba tak tahu, sebab saya dah cuba berjaya. Saya dah buat dengan bos, saya dah buat dengan kawan, dan tak jadi konflik. Buat dengan pasangan, pasangan saya yang banyak bantu uruskan kes dekat luar, jadi PA pada saya lah. Okay, baik, saya teruskan slide. Kan? Okay, baik. Tekanan hidup, masalah emosi, hati ni lah syikok, kan? Kata apa, hubungan atau persekatan. Syikok lah persekatan yang perpanjangan yang susah nak. Ni adalah standard ayat. Kalau kata fast track saya jangan dengar. Kadang-kadang saya pergi makan masyarakat, kadang-kadang teman orang nak saya pengalaman, kan? Tengok kes klien, kan? Dan ada beberapa ahli keluarga lah yang saya tengok, kan. Banyakkannya yang melibatkan perbicaraan fasad. Dia akan banyak guna term syikok. Dah tak boleh didamaikan lagi, kan? Semakin ramai suami dayus pokok isteri, jika ia berlaku, lakukan juga. Ini antara benda yang, kan? So dayus ni bukanlah benda yang kata takut bini, ataupun dia kadang-kadang dia terlalu kasar, dia pukul isteri pun dikatakan dayus, sebab itu bukan lawan dia. Kalau isteri tak nak dengar, mungkin sebab kita tak buat satu benda yang sepatutnya dalam Islam, dalam agama. Jadi isteri pun mungkin
Yalah, benda ni masing-masing tak tahu sebenarnya. Sebab tu dalam cerita kaunseling saya ingatkan balik, kan, apa sebenarnya berlaku? Kenapa sampai pukul? Tahu tak, pukul ni adalah kategori suami nusyus. Bukan isteri nusyus. Isteri nusyus memang ada 5 perkara yang buatkan isteri nusyus. Tapi kalau suami nusyus ada lebih kurang 8 perkara yang dikatakan suami nusyus. Jadi isteri bila guna term suami nusyus untuk minta cerai tu dimudahkan, terutama dalam kes fasa. Antara pukul. Pukul. So pukul ni dalam surah An-Nisa, kan, tak silap saya ayat ke berapa, kena check balik saya, ceramah lupa. Pukul ni adalah benda yang selepas berkahwin lah apa semua, 2 dan 3 4 selepas ayat tu, kan, itulah kata jika isteri nusyus, so apakah cara nak buat? Tinggalkan tempat tidur pertama. Yang kedua adalah kata mula tegur dengan baik, tinggalkan tempat tidur, kan. Yang keempat adalah pukul di tempat yang sebab dia ada kupasan lagi, mengikut ulama. So dekat situ pukul bukan pukul suka hati, tumbuk sampai lebam, tendang, terajang, kan, heret. Saya tak tipu, banyak isteri yang cerita dengan saya pun, ya Allah, macam tu dia buat pada puan. Saya tengok dia kuah kering je, kan. Dia tariknya rambut daripada dapur sampai ke ruang tamu, dia tarik rambut tu macam tak tahu tuan-tuan bayang kan. Tarik suami pada tumbuk, terajang, sebab benda yang kecil-kecil saja. Suami profesional, kan, pilot, engineer, kan, orang hebat-hebat. Tapi dalam hal kemarahan, emosi ni kadang-kadang isteri pendam pun dah 10 tahun. Kata puan kena pukul banyak kali, tapi 10 tahun tu betapa sabar, macam tu. Okay, baik, benda-benda macam ni bila suami baru tahu isteri minta cerai, waktu tu lah drama dia datang, menangis, saya menyesal. Sebab nak tebus 10 tahun yang kau pukul tu dah tak boleh, kan. Orang tu dah penderaan mental, dah jadi murung, dah pernah datang psikiatris pakai ubat, sebab minta cerai je kau nak menangis air mata. Tapi faham lah tak nak cerai, tapi apa dah kau nak buat? So jangan ambil mudah sangat. So banyak benda yang kau kena buat, kena tebus balik, kan, macam tu. Kadang-kadang bila saya dengan lelaki, saya mentor, saya akan cakap, kan, insyaAllah. Alright, 5 minit lagi, cepatnya masa. Okay, hebat. Okay, baik, kita teruskan. Next. Kadang bukan marah yang menjauh, tapi diam yang membunuh perlahan. Kadang-kadang ada yang silent treatment. Ini yang kita takut, kan. Dia tak marah, tak tahu pergi berjawab agama. Dah ramai dah macam ni, kan. Isteri hari ni dah terdedah dekat media sosial. Suami pun sama, kan. Jadi kadang-kadang bila dah tak suka ni, jangan buat begini, sebab kita menzalimi perkahwinan tu sendiri. Sebelum terjadi, saya tadi janji, kan, saya nak bagi tentang perkara, kan, 5 perkara yang ini adalah formula saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh catat. Nanti kalau ada nota, nanti saya bagi pada urus dia, kan, iaitu tahan. Tahan ni adalah T yang pertama. Dia akronim, tahan. Tahan ni maknanya kita bertahan lah. Sebelum nak berpisah, sebelum buat lebih yang jauh, kan, ataupun kita rasa macam dah tak boleh jalan-jalan, so buat 5 perkara ni ataupun tahan ni. T pertama adalah tempoh masa. T adalah tempoh masa. Dia akronim tahan. T yang pertama adalah tempoh masa. Tempoh masa ni berapa? Memanglah anda dah bertahan 10 tahun, 15 tahun, dah sabar banyak, tapi anda baru minta pertolongan. Jadi bagi ruang kepada orang yang nak tolong tu untuk lihat. Macam anda dah sakit lama, jumpa doktor. Doktor kata boleh tak makan ubat ni. Saya dah lama dah doktor, saya dah seksa sangat apa semua. Lepas tu nak buat apa? Buat apa jumpa saya? Jadi bagi masa untuk saya rawat. Saya tahu pengalaman saya makan ubat ni. Macam saya pun kata saya dah banyak dah pulihkan rumah tangga.
tolong bagi masa kat saya, boleh tak sebelum berpisah, boleh tak bagi tempoh masa at least 6 bulan. Sebab 3 bulan ni sikit, tak boleh buat apa pun. Kalau anda baru pindah pergi PDJ 3 bulan, nak buat apa? Baru nak faham. Belum buat apa-apa lagi kerja-kerja yang menunjukkan impak ataupun produktiviti anda kan. Okey, 6 bulan tu at least nampak sikit. Tu pun paling dah seksa sangat 6 bulan. Kan, yang kedua ialah tempoh masa ni setahun. Itu paling terbaik lah, tertengah. Yang bagusnya 2 tahun lah. 2 tahun ni buat betul-betul apa yang saya rancang ataupun benda yang kita bincang bersama ni. Cuba kalau tempoh setahun atau 2 tahun ni dah tak boleh, maknanya anda puas hati lah. Anda tuntut fasa ataupun anda dah keluarga dah maklum dah, memang dah tak boleh dah pergi jauh dah. Tapi janganlah gunakan point dah 10 tahun dah saya sabar. Jadi 10 tahun dulu tak nak jumpa kaunselor, tak nak jumpa pembantu apa pun untuk bantu. Sekarang ni jadi point untuk berpisah. Jadi tak perlu jumpa sesiapa lah. Kan? Tapi kalau nak jumpa, yang pertama dah tempoh masa. Setkan tempoh masa. Boleh tak bagi masa? Berapa agak-agak? Bincang berdua. 6 bulan ni kita buat satu. Kalau tak boleh, maknanya tapi bersungguh-sungguhlah 6 bulan ni. Okey. A yang kedua adalah tahan kan. Tahan T. A adalah aku janji ataupun amaran. Contoh kes curang kan. Aku janji, okey, saya bagi masa dalam tempoh setahun. Okey, saya tarik balik, saya tak pergi jawab agama, saya tak isi borang, saya tak submit perceraian. Okey, jadi A, boleh tak aku janji dengan saya, abang tinggalkan perempuan tu. Saya nak betul-betul secara nyata jelas A adalah suami pun bagi aku janji. Dah bagi amaran, aku janji. Jadi A tu adalah satu mutual understanding kedua-duanya. Kalau terlepas ataupun masih berlakukan, adakah nak berbalik pada tempoh masa ni ataupun nak terus pada N yang di hujung sekali. N tu ialah nekat. N tu nekat. So sebelum nekat tu ada H dengan A. Tahan kan. T dah tempoh masa. A aku janji tak marah. H adalah hadapi dengan tenang. Sebab hadapi dengan tenang ni satu perjuangan. Sebab macam seolah kita dah tahu kan, kalau kita berpuasa dalam Ramadan 30 hari kan. So itulah tempoh masa 30 hari tu. Jadi kita sabarlah. Jangan cepat nak give up. Ada 30 hari kena berjuang. Hari ni susah, mungkin besok. Jadi kita bagi dulu. Sebab perubahan, orang nak berubah ni kadang dia jadi, kadang tak jadi. Jadi bagi tempoh pada pasangan untuk berubah sama-sama. Kan? Terutama kes curang lah susah. Ada teknik lain yang saya bagi kepada pasangan macam mana hadapi curang. So dah banyak ni. Okey. A yang terakhir lah Allah tempat bergantung. Kena ada banyak benda-benda yang kena spiritual tu kena kuat. Sebab nak hadapi 6 bulan setahun ni bukan senang. A tempat ada banyak benda kena buat lah spiritual tu. Bangun malam, zikir. Ada benda-benda yang saya akan bagi dalam sesi untuk tenang. N adalah nekat. Kalau dah semua dah buat, N tu nekat lah. Maknanya anda tak menyesal. Okey, saya rasa macam tak cukup masa. Okey, ada tak nak tanya soalan? Sebab slide saya sebenarnya saya dah sentuh dah pasal curang, poligami. Poligami tu banyak kan datang dari kes curang. Kan? So ada tak nak tanya ataupun tentang komunikasi ke, ataupun ada benda saya bagi ruang, boleh ke urus dia? Sebab dah pukul 12. Boleh. Ada apa-apa soalan dari para peserta? Cuba tekan next slide saya. Tengok ada yang saya nak sentuh. Okey, ini tadi saya curang. Okey, nanti boleh tengok slide video tu, ada video. Okey, next. Okey, next. Okey, next. Dia bisa curang. Okey, next. Ini pasal suami dah use. Okey, next saya sentuh. Okey, next. Next. Okay, ini langkah tadi saya dah cerita lah. Dah cerita pasal tahan tu. Okey, next. Ni. Suami isteri selalu jadi macam ni. Sebab
lelaki pandang dari sudut lelaki, wanita pandang sudut wanita. Jadi suami isteri kena pandang kedua-duanya, baru faham, oh kenapa isteri fikir macam tu. Kenapa suami fikir macam tu? Sebab kita lihat dari sudut kita. Ha. Lelaki nampak 6, memang betul. Suami nampak 9 sebab dia berada di tempat masing-masing. Cuba duduk di tempat suami, oh faham, oh suami macam ni punya, patutlah dia tak ada masa, patutlah dia penat sangat, patutlah kan, dia ada tekanan dia ada benda yang dia pendam kan. So isteri pun sama juga. Suami pun kena fikir tempat isteri, bukan senang kan. Kita buat macam tu, buat bodoh kan, tak bercakap, diam, suruh faham, siapa yang faham? Mana ada manusia yang faham kalau kita tak cakap, eh? So ada tak yang nak tanya? Sekejap, saya tengok ada tak ruangan chatting. Rasa macam tak ada. Tak ada. Okay, baik. Tak ada. Alright, okay, so itu saja daripada perkongsian saya tentang ni. Saya doakan anda semua kata apa, mendapat sakinah warahmah, mawadah warahmah. Sakinah ni yang paling penting, iaitu kedamaian. Dapat kedamaian ni dia hasil daripada warahmah, kan? Makna kasih sayang, kecintaan dan mawadah. Mawadah tu adalah kasih sayang, kata, dan warahmah tu adalah kata apa, dari segi kecintaan dan juga keredaan tu. Dapat rahmah tu dia kena ada kena bagi tenang dulu, bagi damai dulu. Nak damai tu macam mana? Benda basic balik, komunikasi, sentuhan, hubungan intim, tanggungjawab, so benda macam tu. So bila kita dah buat benda-benda itu, dah tenang, insyaAllah. Sebab kecintaan ataupun kasih sayang ni dia datang dan pergi, dia turun naik. Sebab kita dah buat yang terbaik, tiba-tiba kerana isteri marah saja, hilang cinta tu. Dia boleh hilang je. Menyampah pula aku tengok dia ni, asyik marah, bebel kan. Cantik je tak cantik. Suami pun sama juga, segak bergaya, tiba buat perangai, hilang handsome tu, hilang sifat mulia yang ada pada diri dia. Jadi benda tu nak kena adjust balik lah. Dengan komunikasi dan perbincangan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Nur Afrina, Pak Iza, sebagai MC. Saya akan serahkan balik. Dan terima kasih juga pada UMP, pihak UMP, UMP SA, terutama Puan Farida, kata apa, kakak senior saya yang banyak kata apa ilmunya, pengalamannya. Dia sendiri boleh bagi talk ni, tapi ialah bomo dalam kan. Bomo dalam dah kena bomo luar lah kan. Seskala kan. Jadi dan terima kasih kepada semua warga staff. Minta maaf jika ada salah silap. Mungkin mana tahu tiba-tiba saya buat contoh ada terkena ke kan. Minta maaf tu. Saya pun tak kena anda. Dan itu adalah pengalaman saya sendiri. Cerita kadang-kadang kebetulan saja. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Puan Afrina. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Muhammad Rizwan. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran webinar ini. Terutama kepada Encik Muhammad Rizwan bin Zamri. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk menyertai kami pada hari ini. Dimohon juga untuk setiap peserta untuk mengisi borang keberkesanan latihan yang terpapar di ruangan chat. Peserta akan mendapat sijil secara automatik telah mengisi borang tersebut. Sebagai tanda hadir, mohon untuk semua peserta buka kamera untuk kita sesi bergambar. Boleh? Okey, Puan Nia, Nur Afrina, nanti saya send e-book saya. Saya hadap kepada semua lah. Yang jawab betul kan, saya bagi semua lah. Nanti ada tak puas hati dengan saya. Okey, baik. Okey, baik, itu je. Okay, terima kasih. Akhir kata, semoga ilmu yang dikongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan penyertaan anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dengan webinar yang akan datang. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Muhammad Rizwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan atas perkongsian. Okey, saya mohon undur diri dulu ya.
Terima kasih. Okey, baik. Okey, Okey, Assalamualaikum. salam. Okey, baik.